Assalamualaikum. Apa khabar guys? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Alright. Anda semua memang terbaik. Okay, sebab anda semua sekarang dah menunggu saya. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Okay, so hari ini sebenarnya saya akan bersama dengan pihak Erante secara sesi live memberi education kepada anda semua. Dan yang paling best hari ini tuan-tuan, saya akan bercerita bagaimana untuk kita melihat kepada pergerakan yang lebih mudah untuk kita faham dan seterusnya kepada sahabat-sahabat semua yang memang minat dengan ataupun nak belajar LF, inilah tempatnya tuan-tuan. Iaitu saya akan mengajar tuan-tuan semua melihat kepada pergerakan korektif secara logik dan secara bersebab. Gitu tuan-tuan. Jadi dari situ nanti lebih mudah untuk kita memahami kepada pergerakan. Sebab apa? Sebab correction ini adalah sesuatu pergerakan yang selalu banyak membuatkan kita lost. Okay? Ini reality tuan-tuan. Ini reality bukan cerita omong kosong. Ini adalah reality yang mana dia memang bergerak dalam pergerakan sedemikian. Jadi okey tuan-tuan, sebelum itu saya nak tahu sama ada suara saya kedengaran jelas ataupun tidak ke? Suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Mohon sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Puan champion kita Muhammad Rozami, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Salam hadir, ya betul, dan share. Terima kasih. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, tolong like. Saya nak minta sahabat-sahabat semua hari ini tolong like live saya ni, dan juga jika tidak keberatan, tolong share juga kepada sahabat-sahabat yang lain supaya lebih ramai mendapat manfaat daripada apa yang kita nak kongsikan. Saya tengah clear saya punya skrin ni. Sebab apa? Sebab tadi kan kita buat kita buat live. Tadi kan kita buat live, jadi adalah contoh-contoh dekat sini. Dan semalam pula saya ada buat sesi mengajar sahabat-sahabat semua melihat kepada pergerakan, belajar tentang Elowave. Jadi banyaklah dia punya lukisan dekat sini. Okey. Bila kita mengajar, kita akan lihat kepada lukisan juga, dan seterusnya kita akan lihat kepada real chart. Itu yang paling penting tuan-tuan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, mana yang hadir pada hari ini, terima kasih kepada Tuan Muhammad Reza kerana sudi bersama saya. Ron Arman, terima kasih Tuan Ron. Jelas, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Nisa. Terima kasih Puan Nisa kerana sudi bersama dengan saya. Dan seterusnya kita ada siapa lagi? Tuan Khairul Anwar, link, komen dan share untuk review seterusnya. Gitu macam Bos James kan. Okey, Tuan Khairul, loud and clear hingga Singapura ke? Saya nak tahu sama ada loud and clear hingga Singapura ke? Waalaikumsalam Tuan Anwar Sulong. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi sebelum kita mulakan sesi kelas kita pada hari ini, saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang mapping. Kita nak tengok sama ada mapping tadi okey ke tak okey ke kan. Tapi apa yang saya nak buat dan apa yang saya nak terangkan kepada sahabat-sahabat semua hari ini adalah tajuk besar. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mana korektif clear terima kasih kepada Puan Yati Harun. Terima kasih. Korektif clear. Jadi kepada sahabat-sahabat semua hari ini saya nak mengajar sahabat-sahabat tentang korektif. Bagaimana untuk kita memahami kepada pergerakan. Bukan sekadar kita nak lihat dia nak bergerak buat ABC ke, dia nak buat 1, 2, 3, 4, 5 ke, dia nak buat pattern apa ke, tapi ada rahsia di sebaliknya yang boleh tuan-tuan lihat. Dan seterusnya ianya akan membantu kita dalam memahami kepada pergerakan. Jadi faham tuan-tuan? Alright. So, sebelum kita mulakan kita punya sesi kelas pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan semua tentang risk yang ada dalam dunia trading. Okay? Hari ini saya bersama dengan tim SQD. So, saya berada di office SQD HQ di Jalan Ampang. Okay, nampak? So, nampak belakang lain, muka saya pun nampak. Kalau saya buat live sebelum ni kan muka nampak dekat sikit kan. Penuh muka kan. Tapi hari ni alhamdulillah saya bersama dengan tim SQD secara live bersama dengan tuan-tuan semua bagi pihak Erante. Okay, alright. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang masih belum ada akaun bersama dengan Erante, bolehlah klik dekat ruangan komen. Saya ada sediakan link untuk tuan-tuan semua. Dan seterusnya jika tuan-tuan ingin belajar Elowave dalam konteks yang lebih mudah, dalam konteks yang berbeza daripada pembelajaran sebelum ini, anda juga bolehlah WhatsApp dekat saya dan bagi tahu dekat saya apa yang tuan-tuan nak. Jadi ini adalah risk dia. Risk tuan-tuan kena ingat. Saya kena bagi tahu tentang risk sebab jika ada apa-apa tentang yang saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, ianya adalah daripada sudut apa yang saya pernah belajar dan saya hanya berkongsi kepada sahabat-sahabat. Jadi jika ada loss di situ,
ianya adalah di atas kesalahan tuan-tuan sendiri. Begitulah. Tuan-tuan kena ingat loss itu biasa. Jadi janganlah salahkan saya. Saya hanya berkongsi tentang pergerakan dan kita nak lihat apakah yang akan terjadi kepada pergerakan. Jadi faham tuan-tuan? Faham Okey, okey. Jadi sebelum itu, saya ni skrin ni kecil sikit. Okey, so sekarang kita lihat kepada kita punya skrin. Nampak tuan-tuan? Jadi terima kasih Tuan Mas Comel. Terima kasih Tuan Mas Comel. Yes, loud and clear hingga Singapura. Jadi mohon tuan-tuan semua untuk like saya punya live ini dan seterusnya. Jika berkesempatan, boleh share kepada sahabat-sahabat semua. Okey, boleh share kepada sahabat-sahabat semua. Alright. Waalaikumsalam Tuan Richard. Yeah, Tuan Richard Manson. Itu dia. Tuan Richard Manson pun terbaik. Analisa beliau pun terbaik juga tuan-tuan. Jadi saya suka tengok sahabat-sahabat yang berkongsi analisis ni dalam media sosial. Kenapa? Sebab saya pun nak tengok mungkin ada di situ saya boleh belajar. Bukan untuk mengata tuan-tuan, dengar betul-betul. Bukan untuk mengata, tetapi saya juga boleh belajar daripada situ. Sebab mereka analisis daripada sudut apa yang mereka belajar dan mereka ekspreskan dalam perkongsian. Jadi saya suka tuan-tuan. Jadi sebab tu saya katakan macam Tuan Richard, dia ada berkongsikan analisis dia. Lalu berkongsi. Sebab apa? Sebab kita ni yang nak belajar, bukan sekadar nak belajar. Kita nak membaca ni, kita nampak. Cantik juga mapping ni, analisis ni. Jadi sedikit sebanyak ada ilmu di situ. Secara tak langsung tuan-tuan, ianya juga dikira sebagai berkongsi rezeki. Nampak tak tu? Betul Setuju Setuju Tuan Richard? Tapi sebenarnya sahabat-sahabat yang lain pun ada juga berkongsi dengan saya. Ada WhatsApp je kat saya. Cikgu betul tak ni? Cikgu betul tak ni? Macam Puan Nisa dia hantar. Cikgu betul tak? Okey. Ada yang betul, ada yang tak betul. Bila yang tak betul, kita akan betulkan. Kalau betul, saya cakap terbaik. Boleh. Begitu. Faham Bertindak segera deh. Alright. Itu dia daripada Tuan Unta kita. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Okey. Jadi, seperti yang saya kongsikan dalam live sebelum ini, pada hari inilah pagi tadi kan, kita melihat akan terjadinya penurunan. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan tiada momentum. Kalau kita lihat dalam pergerakan gold sekarang ini, tadi sebentar nanti kita ada news pukul 10 kalau tak siap. Pukul 10 kot. Ada news kot. Semalam. Lupa. Okey, tapi tak apa tuan-tuan. Jika kita melihat kepada pergerakan, seperti yang kita jangkakan, tiada momentum di sini tuan-tuan. Tiada momentum. Jadi bila tiada momentum, dia masih bergerak dalam pergerakan correction. Bila dia bergerak dalam correction, ini sebenarnya yang banyak membunuh kita. Sebab apa? Ini realiti tuan-tuan, realiti. Bila satu pergerakan itu membuat main trend ataupun motif, saya pasti tuan-tuan semua akan profit saja di sini. Sebab apa? Sebab dia bergerak dalam motif tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham tentang motif, kalau tuan-tuan tak faham, tak apa. Boleh belajar. Okey, dengar betul-betul, boleh belajar. Tapi untuk kita yang mana trade menggunakan pemahaman Elliott Wave ataupun menggunakan pemahaman Dow Theory, setiap kali adanya pergerakan motif, ini adalah profit. Ini adalah profit. This is true story tuan-tuan. Sebab tu waktu ini je bila ada profit je, tuan-tuan boleh lihat. Ada sahabat-sahabat dia akan kongsi 600% lah. Daripada $100 jadi $1,000, $2,000. Kenapa? Sebab pergerakan motif ini tuan-tuan. Iaitu kita akan ride the wave. Kita akan kekal positif di situ. Sebab dia akan naik saja. Tapi bila kita bercerita tentang pergerakan korek. Nampak tak pergerakan korektif? Apa yang terjadi kepada pergerakan korektif? Kita menjangkakan, okey, kali ini turun, dia akan naik. Tapi dia tetap turun. Okey, kali ini saya nak sell sebab dia turun. Dia buat retracement di sini saja, kita pun mula nak cari sell. Betul tak? Okay. This is true story tuan-tuan. Ini saya cerita betul. Kenapa? Sebab saya juga bercerita daripada pengalaman saya supaya ianya tidak dijadikan masalah lagi sekali kepada sahabat. Sebab tu saya berkongsi supaya tuan-tuan tak mengulangi kesilapan saya. Jadi dekat sini kita nampak, okay, this is satu pergerakan yang boleh membuat penurunan. Jadi apa yang saya akan buat? Saya akan tunggu price retrace. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia break. Dia break sebelum. Saya akan tunggu dia retrace. Bila dia retrace 0.18, saya pun akan sell. Saya pun sell dekat sini tuan-tuan. Sell kat sini. Sell. Sell. Naik tuan-tuan. Naik. Dia turun balik. Alhamdulillah. Pergilah. Kali ni aku tutup lah. Profit $1 pun jadilah. Bila dah sampai bawah ni, apa jadi? Kita tak tutup tuan-tuan. Sebab kita kata, oh inilah. This is the moment. Price akan turun. Price turun. Naik atas. Habis tuan-tuan. Nampak tak apa yang terjadi bila price bergerak dalam pergerakan correction? Nampak tak tu? Ini reality tuan-tuan. Ini reality.
Yang mana ianya selalu terjadi dalam trading kita, iaitu bila kita menjangkakan akan terjadi penurunan lagi disebabkan ada breakout di sini. Jadi bila kita nak tunggu dia retrace untuk kita masuk entry. Apa yang terjadi? Oh, waktu ni kita akan mulalah cari. Kita akan cari sebab lah, konon-konon cari sebab kan. Kita nak tengok, okay, dekat sini ada level, okay, kat sini ada ni. Ada fair tu lah, ada buyback tu lah. Lepas tu apa yang terjadi tuan-tuan? Price tetap membuat kenaikan. Okay, jadi apa yang saya boleh katakan? Bila kita faham tentang pergerakan correction, insya-Allah tuan-tuan dapat melihat akan adanya pergerakan yang membantu kita mengenal pasti bahawa apa akan terjadi seterusnya. Itu yang saya nak tuan-tuan semua belajar. Jadi hari ini kita punya sesi, kita akan mengajar tuan-tuan semua melihat dari korektif, iaitu korektif from the perspective yang kita boleh panggil sebagai pergerakan yang akan terjadi. Faham tak? Itu tajuk kita lah sebenarnya. Dalam bahasa Inggeris, bagilah nampak sophisticated sikit. Betul tak? Okay. Alright, tuan-tuan. So sekarang ni, untuk pergerakan gold, bila tiada momentum yang terjadi dan seterusnya di time frame yang lebih kecil. Tak salah pakai 15 minit takut nanti tuan-tuan semua ketagih dengan M15 ni. Macam tadi cikgu kena BE. Ya betul Tuan Mas Comel. Itulah dia kan bila dia masih nak bergerak begitu. Sebab dia tak nak break tuan-tuan. Dia tak nak break. Jadi Tuan Mas Comel bila dia tak nak break, berhati-hati. Sebab bila kita belajar tentang Elliott Wave, kita ada satu pergerakan yang kita akan lihat. Bila adanya breakout ataupun price berjaya ditembusi untuk melengkapkan pergerakan, barulah kita. Tapi bila tak ada, itu yang kena hati-hati. Jadi faham ya tuan-tuan? Faham. Okay. Alright. So sekarang ini, bila price membuat kenaikan dan seterusnya membuat penurunan, satu level ini tidak berjaya ditembusi. Okay, domino wave ni saya buang. Ini cerita tadi. Jadi kita akan ada satu level tau. Satu level yang di sini. Ini adalah pergerakan structure untuk okay. Ini korektif. Jadi bila terjadinya korektif, dia perlu bergerak membuat kenaikan. Apa yang terjadi, dia tidak berjaya membuat kenaikan. Setiap pergerakan korektif akan disambung membuat motif. Daripada pergerakan motif akan bergerak menjadi korektif. Jadi tuan-tuan, saya akan kongsikan sedikit sequence wave. Mana yang tak pernah tengok sequence wave sebelum ini? Ini kita ada satu sequence wave di mana pergerakan ini akan membentuk kepada pergerakan motif. Jika tuan-tuan dapat lihat struktur untuk motif 5-3-5-3-5, yang mana dia membentuk kepada wave 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Jadi saya nak tuan-tuan mana yang tak pernah belajar benda ni, tak pernah tengok benda ni, tuan-tuan boleh lihat sekarang ni, saya kongsikan dalam skrip saya sekarang ni. Nampak? Rasa nampak lah kan. Dan seterusnya, dekat korektif pula, bahagian belah kanan tu kita ada satu pergerakan korektif. Kita ada pergerakan korektif 5-3-5 yang membentuk pergerakan zigzag. Kita ada pergerakan struktur 3-3-5. Wave dia adalah ABC juga tapi dia membentuk pergerakan flat. Dan seterusnya kita ada 3-3-3-3-3, iaitu dia membuat ABCDE. Saya ada letak satu barisan, satu line kuning di situ untuk membahagikan supaya tuan-tuan lebih mudah faham. Jadi dekat situ dia akan membuat triangle. Bila tuan-tuan faham tentang pergerakan motif dan juga korektif ini, tuan-tuan tak perlu pening pun untuk melihat kepada ataupun nak mengira ada 5 ke, ada 3 ke, ada 5 ke. Tak tuan-tuan. Saya akan mengajar tuan-tuan lihat daripada sudut yang berbeza. Itu yang paling penting tuan-tuan. Okay, faham kita terus saja mengajar sebab hari ni kita tak boleh lama-lama. Kita ada masa yang perlu kita kejar sedikit, tapi tak apa tuan-tuan. Supaya tuan-tuan semua faham. Jadi, dalam pergerakan, jika tuan-tuan semua dah lihat kepada pergerakan sequence wave tadi. Ingat jangan lupa. Yang lupa nak tulis tadi tu, nanti saya share lagi sekali lah dekat sesi live yang selepas ini. Tapi kepada sahabat-sahabat semua yang dah tahu, okay. So kita akan perhatikan kepada pergerakan sekarang ni. Time frame M30. Okay, sebelum tu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Tuan Matt PJ. Terima kasih juga kepada Wan Muhammad Syafiq kerana sudi menonton live saya. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Syarul Hussein. Lama tak Syarul Hussein. Kadang dia masuk, kadang dia tak masuk. Kadang dia masuk, kadang tak masuk. Tapi tak apa Tuan Syarul. Janji semangat Tuan Syarul untuk belajar itu ada. Itu yang paling terbaik. Dan seterusnya terima kasih Tuan Mas Comel. Macam tadi kan kena BE. Okey. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mana baru masuk kepada live saya ini, mohon bantuan. Bukan bantuan lah Saya nak mohon sangat kepada sahabat-sahabat semua kalau boleh like dan share. Okay. Supaya lebih ramai yang bernampak manfaat. Saya pasti ada di antara kita di dalam ini yang nak belajar Elliott Wave. Tapi dia tak tahu.
Dia tak tahu nak refer kat mana. Saya nak refer kat mana ni? Saya belajar online. Bila belajar dengan online, saya tak faham. Sebab apa? Sebab dalam online dia ajar 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai pergerakan motif. Apa itu motif? Apa itu motif? Motif itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, bila keep on tanya benda macam tu, kita akan jadi jam. Apa ni? Motif 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahulah. Tapi apa tu motif? Jadi saya di sini akan membantu sahabat-sahabat semua untuk belajar apa itu motif. Apa itu korektif? Tapi untuk hari ni kita akan belajar korektif dahulu tuan-tuan, sebab korektif ni ramai yang terkena. Jadi saya nak pastikan mana-mana sahabat yang berada di dalam live saya sekarang ini, saya tak kenal pun anda semua. Mungkin saya tak kenal anda semua, tapi at least saya boleh berkongsi ilmu dan idea kepada sahabat-sahabat semua supaya ianya boleh dijadikan tuan-tuan punya trading strategi. Faham Jadi tuan-tuan at least selamat di situ. Okey. So sekarang ni kita dah lihat sequence tadi. Kalau terlupa ataupun tak ada rekod ni, boleh tengok balik. Terima kasih Tuan Firdaus. Itu dia champion kita daripada Ipoh. Tuan Firdaus. Betul. Ramai kawan nama Firdaus. So saya risau. Jadi ini adalah screen saya. Itu saya menunjukkan tentang sequence wave. Siapa yang tak tulis lagi, tulis sekarang. Saya bagi masa 5 saat je. 1, 3, 4. Okay, saya minum sekejap. Okay, sekejap tuan-tuan. Okay, dah lebih 5 saat ni. Okay, saya akan padam balik skrin saya ni. Okay, ya betul. Korektif ini yang paling senang kita tidur. Okay, so sekarang ni, bila tuan-tuan dapat lihat adanya pergerakan yang terjadi, bila dia membuat kenaikan, lihat betul-betul, lihat kepada sequence wave dan lihat kepada chart ini. Ataupun tak, tuan-tuan boleh lihat dekat chart tuan-tuan sendiri. Lebih senang begitu. Okay, sekarang ni slow-slow kita lihat apa pergerakan yang terjadi dalam gold yang dibuat oleh gold pada time frame M30. Di dalam satu pergerakan ini, tiada wave yang cantik pun ataupun tiada momentum yang terjadi di sini. Jadi, automatically tuan-tuan kena ambil satu pergerakan. Satu pergerakan, cukup. Enough. Okay? Satu pergerakan. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak dalam wave. Jadi, wave itu susah kita nak kira. Saya pasti kepada mereka semua yang menggunakan Elo Wave, dekat sini bila dia belajar menggunakan nombor dan abjad, dia akan cuba paksa diri dia letak 1, 2, 3 kat mana? Okey, 3 kat sini, tiba-tiba 4 turun, naik 5. Jadi waktu ini dia akan kata apa? 4 bertemu 1. Jadi akan terjadi pergerakan apa? Diagonal. Tak ada tuan-tuan. Bila tak ada wave, tak boleh kira begini 1, 2, 3, 4, 5. Anda tak boleh paksa dia. Anda tak boleh paksa dia ada wave. Anda tak boleh paksa. Sebab tu saya katakan, bila kita belajar Elo Wave, kita nak letak nombor dan abjad, kita automatically akan paksa diri kita nak jadikan nombor di setiap wave itu ada. Sepatutnya tak boleh tuan-tuan. Ini tips dia. Di mana? Kalau tak ada wave, tuan-tuan kena ambil satu pergerakan saja. Okay? Ini satu. Cukup. Satu. Adanya pergerakan menurun yang mana dia telah break ataupun dia membuat swing di situ, baru tuan-tuan boleh ambil kira pergerakan yang kedua. Jadi automatically dekat sini adalah satu. Okay. Maaf kali ni saya punya screen live di office. Jadi keyboard di luar. Keyboard dia melekat sekali dengan ni. Okay. Jadi ini kita ada 1 dan kita ada 2. Automatically tuan-tuan kena ambil kira begini. Tak boleh ambil 1, 2, 3, 4, 5. Jangan paksa. Tak guna tuan-tuan paksa. Sebab kalau tuan-tuan paksa, payah. Sebab apa? Sebab dia tak ada wave. Tak ada momentum. Kalau dia nak buat 1, 2, 3, 4, 5, 3 sahaja kena jadi momentum. Buka balik sequence wave, tengok. 3 perlu ada momentum. Dan bila adanya satu kenaikan yang mana telah berjaya di break lagi sekali, dekat sini kan ada break, satu ini telah dilanggar, automatically dekat sini tuan-tuan kena ambil kira sebagai 3 pergerakan. Jadi ada 1, 2, 3. Nampak Cukup syarat dah ada 1, 2, 3. Okey, lepas ni mesti buat motif. Sebab apa? Dalam sequence wave, lepas membuat pergerakan untuk 3, dia mesti jadi 5. Betul tak? Betul tak? Zoom sikit. Okey, zoom mana? Zoom mana? Zoom mana? Zoom online saja. Okay. So kalau kata dekat sini, jangan paksa. Kita tak guna kita nak paksa dia adanya pergerakan. Dekat sini kita tak boleh paksa dia. Ini nak letak 1, ini nak letak 2. 3 kita nak letak mana? 3 letak kat sini. Jadi bila kita paksa nak letak nombor tu, itu yang ramai give up belajar Elo Wave sebelum ini. Ini true story tuan-tuan. Yang mana saya dah boleh dikatakan lebih daripada 100 orang dan hanya sekarang ini kalau saya lihat lah hanya ada berapa orang je ada. Dalam tim saya sendiri ada 5 orang. Okay. So campur yang lain 6. Tuan Ryan 7, Amin 8, Abang Hamdan 9,
10, 11, 12, 13, 14. So kurang daripada 20 orang saja yang masih percaya kepada wave. Sebab apa? Sebab mereka nampak Nostra, mereka dah faham. Tak perlu letak nombor di setiap pergerakan. Okey, faham Alright. So bila kita dah ada 3, bermaksud selepas ini akan terjadi 5 penurunan, betul tak? Saya tak share lagi ke? Saya dah share kan kat semua orang kan? Saya dah share rasanya. Okey, kepada sahabat-sahabat semua, yang mana mana saya sepatutnya saya katakan, kalau saya tak share dekat grup lain, minta tolong untuk sharekan bagi pihak saya. Terima kasih banyak. Okey, so bila ada 3, lepas 3, kita tengok sequence wave, dia akan bergerak apa? Dia akan bergerak 5 pergerakan, betul tak? Sebab itu normal dia. Lepas 3 jadi 5. So bila dia bergerak 5, dia perlu ada momentum sebab adanya wave 3 di situ. Ya Mas Comel. Waalaikumsalam Tuan Azizi. Ya, minta maaf Tuan Azizi. Tak dapat nak reply Tuan Azizi. Hari ni agak busy sedikit. Okay. Minta maaf Tuan Azizi. Okay. Nanti kita akan borak lagi. Dan seterusnya tuan-tuan, jika kita lihat adanya 1 pergerakan, 2 pergerakan, 3 pergerakan, sampai sini dia naik balik ke 4 ni tuan-tuan. Jadi automatically tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Kita akan tukar ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena faham satu benda. Dalam pergerakan motif, dalam any movement elliott wave yang bermain dengan pergerakan yang ada 5 struktur. Lihat betul-betul dekat skrin saya ni, ada motif dan juga ada korektif. Betul tak? Okay, nampak So ada pergerakan motif dan juga ada pergerakan korektif. Jadi dekat pergerakan korektif itu adanya 5 struktur. Dalam pergerakan motif pun ada 5 struktur. Dalam 5 struktur ini, dia akan membentuk wave ketiga. Jadi, bila dekat wave ketiga ini, dia ada momentum. Sebagai contoh begini. Pergerakan yang pertama, membuat wave pertama. Membuat wave kedua. Nak bergerak motif ini. Jadi, 3 ni kena kuat, tuan-tuan. 3 kena kuat, baru jadi 4 dan 5. So, bila ada pergerakan motif, ini adalah motif. Untuk tuan-tuan yang belajar elliott wave, inilah motif. Iaitu yang ketiga ini perlu ada momentum. Dia tak boleh patah balik macam ni. Betul tak? Ini logik kalau kita melihat kepada pergerakan. Jadi, bila dia bergerak begini, tiada kekuatan menurun untuk turun ke bawah. Tapi dekat sini dia naik balik. Jadi, korektif masih aktif. Bila korektif masih aktif, bermaksud ada potensi untuk pergerakan masih bergerak dalam sideways, tuan-tuan. Itu yang paling penting. Sebab korektif is all about sideways. Dia suka nak buat sideways. Dia tak ada motif. Dia tak ada motif hidup dalam diri dia. Macam tu, faham Okay. Aku tak ada motif. Aku nak pergi mana ni? Aku tak ada motif ni. Okay, aku pun jalan pergi naik atas kejap. Turun bawah balik lah. Naik atas balik lah. Turun bawah balik lah. Betul tak? Saya pasti tuan-tuan semua yang mana pada waktu ini ada sekali breakout. Betul tak? Sekali breakout, kita akan buat apa? Kita masuk buy. Anda pun tunggu dia naik, turun, dia buat buy, anda pun masuk buy. Sekarang price turun balik, tuan-tuan. Price turun balik. Sebab apa? Sebab dia tak ada motif. Korektif ni, dia tak nak buat motif lagi. Jadi, abaikan pergerakan motif. Apa yang tuan-tuan boleh buat adalah melihat kepada pergerakan seterusnya. Jadi, untuk goal sekarang ini, jika betul dia nak completekan pergerakan correction, ataupun apa yang kita nampak sekarang, terjadinya pergerakan yang pertama, terjadi pergerakan yang kedua, terjadi pergerakan yang ketiga, terjadi pergerakan yang 4. Ini kita ambil dahulu tuan-tuan, supaya tuan-tuan semua tak payah nak pening kepala. Maksudnya tuan-tuan tak payah nak masuk entry pada waktu pergerakan yang buat pergerakan beginilah. Faham tak? So lebih mudah untuk tuan-tuan pastikan. Adanya 1, 2, 3, 4. Jadi akan terjadi pergerakan yang membentuk yang terakhir lah konon-kononnya. Katakan betul lah dia bergerak begitu. Jadi dalam pergerakan yang ada 5, dalam konsep korektif tadi, dia akan membentuk kepada pergerakan triangle. Jadi triangle kat sini sepatutnya dia bergerak 3, 3, 3, 3, 3. Tapi kita perlu kira setiap pergerakan ni. 1, 2, 3. Jadi tuan-tuan kena kira tuan-tuan. Ini adalah pergerakan 1, 2, 3. Di atas ini pun ada 1, 2, 3. So nampak tak? Ada 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3. Bawah ini 1, 2, 3. Jadi berkemungkinan besar akan terjadi 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 lagi sekali. Jadi ini pergerakan dia. Ini pergerakan dia. Supaya tuan-tuan semua faham. In order untuk dia bergerak sedemikian, dia perlu bergerak dalam wave dia. Jadi faham tuan-tuan? Okay, so untuk goal sekarang ni, apa yang saya dapat lihat, akan terjadi
siri kenaikan sedikit untuk melengkapkan pergerakan dia. Kenapa? Sebab kalau ini membuat pergerakan A, B dan salah pula saya tekan. Sorry kecil sangat saya tak nampak pula. Jangan salah, jangan harap dimaafkan kita ada A, B, C yang mana dia akan membentuk pergerakan yang pertama iaitu membentuk pergerakan A. Okay. Dan seterusnya dia akan membuat kenaikan lagi. Sekarang ini nampak 3 kenaikan tapi bermain-main dalam pergerakan yang kecil. Jadi apa yang kita boleh katakan? Dia membuat A, sekejap lagi dia akan siap B dan seterusnya dia akan buat C lagi. Okay. Jadi ada potensi untuk price membuat kenaikan. Habis daripada pergerakan A, B dan C ni, barulah dia penurunan ke bawah. Jadi nampak tuan-tuan, nampak jadi ini untuk pergerakan gold. Bila adanya cacah marbar begini, pastikan tuan-tuan punya entry ni, kalaulah dah naik 100 pip, tutup je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sell dah turun 100 pip, tutup je lah tuan-tuan. Sideways adalah satu opportunity untuk fighter ni semua, dia akan masuk entry. Tuan-tuan kena ingat tu, tuan-tuan kena ingat. Sebab apa? Dia akan scalping tuan-tuan. Okay? Bagi saya scalping ni adalah fighter. Memang fighter habisnya. Dia masuk entry tutup. Sell tutup. Buy tutup. Sell tutup. Jadi sideways adalah tempat makanan mereka. Okay? Tapi untuk saya lebih rela kat tepi dulu. Saya suka nampak ada pergerakan, nampak confirmation, baru saya masuk. Untuk sideways punya traders ini, dia orang memang hebat. Bila dia masuk entry, dia akan pastikan setiap pip yang naik, dia akan tutup. Bila dia nak sell, dia akan pastikan berapa pip, dia akan tutup. Sebab itu dia punya pergerakan tuan-tuan. Tapi dia perlu monitor lah selalu. Dia akan tengok je kat market ni. Okay, tutup. Ada macam tu. Faham. Scalping tak salah tuan-tuan. Scalping tak salah. Scalping juga adalah salah satu cara untuk anda growkan akaun anda daripada kecil jadi besar. This is true story juga. Okay, kari kepala ikan mari. Betul. Gold naik, turun bikin kari kepala ikan. Betul tuan-tuan. Jadi kita nampak lah macam kari kepala ikan nanti. Kat sini ada apa? Ikan kari kepala ikan jenaha. Sedap tu tuan-tuan. Okay, faham Alright. Jadi ini yang kita dapat lihat kepada pergerakan yang mana saya akan jangkakan akan terjadi penurunan untuk melengkapkan dia punya struktur dia. Jadi struktur dia apa yang saya panggil adalah pergerakan A, B, C dan D dan E. Jadi mungkin dia akan bergerak begini. A, B, ini akan jadi C, D dan E. Habis sini dia akan naik untuk buat pergerakan seterusnya. Habis pergerakan yang sini, jika tiada kekuatan momentum, which is bagi saya memang tak ada kekuatan momentum pun, dia akan turun untuk lengkapkan pergerakan. Jadi kepada soalan sahabat saya iaitu Abang Hamdan bertanyakan boleh tak jadi running flat? Bila waktu ini apa yang tuan-tuan perlu pastikan? Nak tarik Fibo extension kena tunggu kenaikan ini dahulu. Dengar betul-betul kena jadi kenaikan ini dulu. Sebab apa? Sebab nanti dia akan membuat penurunan hanya dalam konteks pergerakan 0.618 saja. Jadi kita ambil contoh satu. Ini akan jadi pergerakan yang terakhir. Contoh senang cerita Jadi kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya penurunan pergi dekat A ni dan kita akan matikan dekat yang tempat kita jangkakan dia akan pergi. Jadi 0.618 akan menjadi pergerakan terakhir. Dia akan turun melengkapkan wave yang besar ini tadi. Kita ada A dan kita ada B dan kita akan ada C. Jadi tuan-tuan kena faham yang ini. Supaya nanti mudah untuk tuan-tuan lihat apakah yang akan terjadi. Bila sampai dekat sini, barulah kita akan lihat akan terjadi kenaikan untuk melengkapkan pergerakan. Okay, faham Jadi saya harap tuan-tuan faham melihat kepada mapping yang saya berikan untuk malam ini. Lihat kepada pergerakan. Dia perlu break ke bawah untuk lengkapkan pergerakan. By hook or by crook, dia perlu break ke bawah. Tuan-tuan kena ingat yang tu je. Jadi bila dia buat C ni adalah waktu dia break level ini. Itu yang kita nak sebenarnya. Supaya tuan-tuan semua nampak dan akhirnya kita dapat mencari entry yang berkualiti. Itu saja. Okay, faham tuan-tuan? Okay, so sekarang ini dah hampir kepada pukul 10. Saya pun tak boleh nak bercakap panjang sebenarnya hari ini. Saya nak pastikan tuan-tuan semua faham kepergerakan. Hari ini saya nak kongsi sedikit tentang GJ. Mapping GJ saya akan masukkan juga. Okay, sebab ada sahabat yang minta pergerakan GJ. Jadi kita akan lihatlah pergerakan GJ sebentar. Boleh tuan-tuan? Boleh, jangan marah. Saya faham ramai trader dekat sini yang memang trade dekat gold saja. Tetapi ada juga sahabat-sahabat yang request untuk currency. So, apa yang saya boleh sarankan kepada sahabat-sahabat semua, kepada mereka yang tak ada akaun dengan Erante lagi, bolehlah register akaun dengan Erante. Kenapa? Sebab tuan-tuan boleh gunakan MT5 Stain account itu untuk trade dekat gold. Standard account, tuan-tuan trade dekat
currency. Sebab currency tak adalah laju sangat. Betul tak? Kalau dekat gold tu, yelah kadang-kadang kita kan nak layer. Kita kan nak layer, nak tekan. Jadi gunalah account Sen untuk tuan-tuan semua membalas dendam kepada gold. Begitulah ceritanya. Okay. Alright, so sekarang ni tuan-tuan. Sekarang kita akan lihat pula kepada pergerakan GJ. Okay, faham eh? Faham eh? Saya akan buat sedikit untuk GJ. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru join menonton live saya pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan. Jadi gold kita dah buat dulu. Lepas ni kita akan nak tengok GJ dan juga kita nak tengok kepada USDT kalau ada setup yang cantik. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, GJ ini kadang-kadang dia bergerak tak mengikut kepada Fibo level. Dengar betul-betul. Kadang-kadang dia tak bergerak mengikut Fibo level. Jadi kalau dia tak bergerak mengikut Fibo level, dia akan susah sikit. Sebab apa? Sebab dia suka pergi dekat resistance sebelum dia. Kita dah tarik lah Fibo kan. Dah ukur dah. Okay, 1.236 cantik. Tapi atas tu ada 1.618. Dia akan pergi 1.618 tu. Sebab dia nak bergerak begitu. Tapi kalau mengikut kepada corak, kepada pattern, dia masih bergerak dalam pergerakan sedemikian. Faham tuan-tuan? Okay, so sekarang ini. Untuk pergerakan GJ, apa yang kita dapat lihat? Adanya sekali break saja di tengah sini. Nampak? Dia membuat sekali break. Kalau dia bergerak motif ataupun penurunan korektif dalam bentuk motif, jangan lupa sequence wave kita tetap ada 5 pergerakan. Jangan lupa. Bila 5 pergerakan, automatically tuan-tuan kena ambil dia sebagai pergerakan. Bila dia bergerak dalam motif, dia perlu ada sekali break lagi ke bawah. Iaitu dia akan bergerak pergerakan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tapi dalam pergerakan GJ, dia tak turun sampai bawah. Nampak So, bila tak turun sampai bawah, tuan-tuan kena automatically ambil dia sebagai pergerakan satu kali break saja. Bila satu kali break bermaksud adanya 3 pergerakan. Nampak Okay. Dan seterusnya sekarang dia membuat kenaikan ke atas, dia turun balik ke bawah. Dan akan terjadi kenaikan untuk melengkapkan pergerakan dia. Dalam sesi pergerakan ini, kita akan panggil dia sebagai dia membuat apa? Dia membuat sideways. Dia tetap akan buat sideways tuan-tuan. Daripada the whole structure ini, dia bergerak dalam pergerakan sideways. Jadi bila kita gunakan Fibo extension ini, apa yang tuan-tuan perlu faham? Sebelum kita nak kira dia, kita perlu tahu pergerakan yang terjadi. Sini ada 1, 2, 3. Sebab dia turun balik membuat penurunan. Jadi tuan-tuan boleh tarik Fibo daripada atas ni sampailah ke bawah. Bila dia sampai 1.236, dia reject ataupun dia tolak price turun ke bawah. Jadi dekat satu pergerakan tuan-tuan dah nampak dah. Dan seterusnya, pergerakan yang kedua iaitu membuat penurunan ke bawah. Apa yang tuan-tuan boleh gunakan sama je macam tadi. Gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya penurunan sampailah bila dia membuat swing ke bawah ini. Jadi tuan-tuan dapat lihat 1, 2, 3, 6 adalah level yang dia sampai juga dan dia reject tuan-tuan. Tadi dekat atas ni 1, 2, 3, 6, betul tak? Sini 1, 2, 3, 6 Ini saya tarik Fibo saya pun tak tahu kenapa dia pergi situ. Dengar betul-betul. Saya bukan buat benda ni jadi Benda ni saya gunakan Fibo saja. Jadi saya nak tuan-tuan lihat. Sampai sini dia bergerak sampai ke 1.236. Jadi sini pun 1, 2, 3, 6, sini pun 1, 2, 3, 6. Sampai situ dia reject. Apa yang kita boleh lihat sekarang ni tuan-tuan? Salah padam. Sorry Bentar Okay. Sekarang kita akan lihat kepada pergerakan dia. Okay. Jadi kita dah ada 2 level yang ada 1, 2, 3, 6. Di sini juga ada 1, 2, 3, 6. Dan dia bergerak dalam sekali break. Iaitu adanya breakout di sini. Tapi dia tak berjaya naik lagi untuk membuat breakout. Dan dia masuk balik price dia. Dia pergi langgar balik breakout ini. Bila dia turun, dia ada sekali lagi breakout. Betul tak? Ini dikira sebagai sekali breakout. Sebab turun, dia naik, dia break ke bawah. Okay. Dan dua-dua level ini, dia reject di 1.236. Guna Fibo je tuan-tuan. Guna Fibo je. Okay. Dan seterusnya apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh lihat? Selepas adanya 3 pergerakan menaik dan 3 pergerakan menurun. Ramai orang tuan-tuan. Ramai datang sini. Okay. Kita nampak 3 kenaikan, 3 penurunan. Bermaksud sekarang akan terjadi 5 kenaikan. Sebab apa? Kalau kita refer balik kepada kita punya sequence wave tadi, untuk pergerakan yang memulakan 3, dia turun balik 3, bermaksud ada potensi akan terjadi 5 kenaikan. Seperti bentuk flat tadi ni. Tapi, apa-apa pun kita perlu lihat, dia perlu break certain level. Okay, jadi faham tuan-tuan? Jadi dekat sini kita dah nampak dah, adanya 3 kenaikan, 3 penurunan. Asal ni pun ada 3. Jadi, apa yang kita boleh katakan, ini akan membentuk kepada pergerakan menurun. Ini yang tuan-tuan kena lihat nanti. Okay? Jadi untuk GJ, apa yang saya boleh katakan, kita bakal melihat akan terjadi penurunan.
Kalau dekat sini dia boleh turun sampai berapa Fibo. Kita gunakan Fibo retracement. Dia turun sampai 0.618, dia membuat kenaikan. Di sini bila dia retrace balik, saya pasti akan lebih daripada 0.618. Tarik daripada bermulanya penurunan sampailah dia naik sampai dekat 0.786. Jadi ini dia punya point. Di sini juga tuan-tuan kena ambil kira. Jika terjadinya penurunan di sini, 0.618 akan dijadikan satu level, iaitu dia akan membuat penurunan ke bawah dahulu sebelum naik ke atas. Faham tuan-tuan? Faham Okey. So, sampai mana nak naik atas? Ini gunanya kita meramalkan kepada pergerakan. Kita dah ada satu level di sini. Kita tandakan satu level untuk GJ. Tanda begini. Dan kita buang dulu ni. So kita ada satu level Apa yang kita boleh buat? Tarik Fibo extension daripada sini, kenaikan, matikan di sini pula tuan-tuan. Iaitu akan terjadi kenaikan melengkapkan dia punya the whole structure ini berkemungkinan besar dekat 1 ataupun 0.618 ini. Apa? Sebab dia bergerak dalam pergerakan sideways. Tuan-tuan kena faham. Bila dia buat sideways, bermaksud dia akan tolak price, dia akan tarik price. Adanya seller, adanya buyer. Adanya seller, adanya buyer. Daripada situ, bila ada kekuatan pergerakan begitu, kita yang retail ini akan terkena dia punya apa? Dia punya tolak ni lah. Faham tak? Aku nak buy ni. Seller pun aku nak push tolak price ke bawah. Buyer aku nak naikkan ke atas. Jadi bila jadi macam ni, jadilah sideways tuan-tuan. So bila sideways ni, tuan-tuan kena lihat di manakah kekuatan dia. Apakah kekuatan dia? Adalah dia punya main trend. Jadi bila tuan-tuan dapat tahu main trend dia ke mana, iaitu membuat kenaikan ke atas, maka akan terjadi penurunan untuk melengkapkan pergerakan dan seterusnya akan sambung kenaikan lagi. Jadi cukuplah dia buat kepala ikan lagi sekali. Faham so nampak tak bagaimana untuk kita melihat kepada logik. Kita gunakan logik juga tuan-tuan. Ada reason, ada logik. Ambil mulut dia kat sini. Begitu. So faham tak tuan-tuan? Jadi faham Faham saya harap tuan-tuan semua faham bagaimana kita melihat kepada pergerakan untuk GJ ni. Inilah awak punya soalan lah Mas Comel. Maksudnya tak settle lagi kan B? Tak settle lagi tuan-tuan. Tak settle lagi. B tak settle lagi. Jadi tak settle lagi, pastikan ianya akan bergerak mengikut seperti yang kita ramalkan. Terima kasih kepada Puan Nurul Yusof. Terlupa nak share link kepada Puan Nurul Yusof, isteri saya. Okay, aku dah makan, don't worry. Okay, alright, terima kasih juga kepada Abang Azman kerana sudi menonton live saya. Abang Azman, nanti saya nak belajar Abang Azman, fundamental. Jangan lupa Abang Azman, janji kita. Okay. Hai cikgu, hai Puan Nurul Yusof. Okay, gitu dia. Okay, alright, so sekarang ni untuk GJ kita melihat akan terjadi pergerakan untuk B. Sama seperti apa yang Tuan Mas Syamil cakap tadi. Bila ada satu pergerakan melengkapkan A, B ni kita perlu pastikan dia lengkap dahulu. Daripada siri pergerakan ini. Dan barulah akan terjadi C. Okay. So kita ambil contoh lagi tuan-tuan. Katalah memang B ni dah siap. Sekarang ni dia nak turun membuat C. Okay. Katalah dia nak turun buat C. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Gunakan Fibo extension dahulu. Tarik daripada bermulanya penurunan sehingga ke A ni. Dan matikan dekat B. Ambil level 0.618 adalah satu level yang dia boleh pergi. Sebab apa? Sebab bila adanya tolak dan tarik, seller push price down, buyer push price up. Bila ada pergerakan begitu, tak ada Fibo yang akan tak akan ada kekuatan pergerakan sampai ke Fibo 1 ataupun 1.236 untuk extension, Fibo extension. Sebab apa? Sebab dah ada logik lah. Tarik lepas. Anda pun main tarik tali. Kalau anda lepas, tarik lama-lama anda lepas. Dia akan jatuh jauh. Tapi bila dah banyak kali tarik lepas, anda pun dah penat. By the time anda tarik lepas, orang tu akan jatuh sedikit saja. Apa? Dah tak ada daya. Tuan-tuan sendiri pun dah tak ada daya nak main tarik tali tu. Betul tak? Faham tak? So tuan-tuan kena faham logik itu. Jadi bila Fibo dia turun, mungkin sampai 0.618 saja. So ini pergerakan untuk GJ yang saya boleh kongsikan. Saya nak cerita sampai pukul 10 supaya kita boleh masuk kepada segmen seterusnya. Tapi sementara itu kita nak tengok US30. Saya tahu US30 ni juga adalah satu satu instrumen yang tak ramai nak gunakan, okey? Tetapi tuan-tuan, dengar betul-betul. Jika tuan-tuan ada follow live saya, tuan-tuan tahu yang Erante ada menyediakan satu account untuk prop. Saya tak ada gambar ke dalam ni, minta maaf. Tapi Erante ada menyediakan satu prop iaitu Next Gen, okey? So untuk Next Gen ini kita akan trade secara prop account. Okay, dia bukan broker. Dengar betul-betul prop account di mana anda akan diberi
satu capital yang besar. Dengar je nama capital yang besar tuan-tuan, tapi dia bukan semuanya untuk tuan-tuan. Dengar betul-betul. Apa yang tuan-tuan boleh gunakan adalah lot size saja. Ingat dalam minda anda semua. Ingat dalam fikiran anda semua. Bila capital kita besar dalam prop tu, sebenarnya kita boleh besarkan lot size kita. Itu adalah risk. Okay? Itu adalah risk. Risiko. Tapi kalau tuan-tuan semua pandai untuk menggunakan dia. Yang mana saya pernah juga menggunakan prop. Okay? Saya bukan sekadar trader broker saja, tapi saya juga ada trader prop. Saya tahu bagaimana untuk kontrol benda ni. Jadi benda ini dia berbeza sedikit dengan yang itu. Kalau nanti ada masa saya ajar kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada Tuan Koci dan juga Tuan Ahmad Syarazi kerana sudi menonton live saya pada malam ni. Okey. Jadi kenapa saya cerita pasal USDT dengan prop? Sebab dekat USDT ini adalah pergerakan yang kita akan suka bila kita trade dekat prop, tuan-tuan. Ini reality ya, tuan-tuan. Ini reality. Bila dekat prop kita dah tak pandang gold dah, tuan-tuan. Ini reality saya lah. Saya tak pastilah orang lain. Okay? Kita akan bermain dengan Nasdaq. Kita akan bermain dengan USDT. Waktu ini kita akan banyak trade dekat USDT. Apa? Sebab pergerakan dia lebih kuat daripada gold, tuan-tuan. Dia lebih seronok. Dia lebih adrenalin anda akan membuat-buat. Begitu, tuan-tuan. Jantung akan laju. Senaman jantung bukan gold sebenarnya, tuan-tuan. Senaman jantung adalah USDT. This is true story, okay? Ajar prop nanti. Nanti. Okay, nanti. Saya tak boleh lah nak cerita dekat prop. Sebab apa? Sebab kita kan buat education. Dalam masa yang sama juga kita boleh trade prop, tuan-tuan. Cuma dia punya environment berbeza. Okay, Tuan Unta? Environment dia akan berbeza. Masa sekarang, seeloknya kalau tuan-tuan masih belum mahir lagi dalam penggunaan prop, tuan-tuan boleh trade dekat broker. Tak apa, tak jadi masalah, tuan-tuan. Cari je modal kan. Tuan Amin buat cari modal. Alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah, Cik Pul. 800 saya dah profit. Saya withdraw, saya nak beli prop. Kan senang. Betul tak? Itu saya katakan. Gunakan broker, trade di broker untuk dapatkan profit dan beli prop. Itu lagi terbaik, tuan-tuan. Alright. Tuan nampak sekarang ini kita melihat kepada pergerakan untuk USDT. Okay. USDT dia lebih kepada penggunaan wave dan juga Dow teori. Faham betul-betul minta maaf terlanggar mic. Faham betul-betul kenapa kita kena gunakan konsep Dow teori juga. Sebab ini kan nama Dow Jones. Dow teori adalah berdasarkan daripada USDT punya pergerakan di mana dia ada accumulation, dia ada public participation dan dia ada passive phase. Jadi tuan-tuan pun kena faham yang tu. Yang mana saya tak ajar dalam sesi live Yang itu saya akan ajar waktu dalam kelas intensif saya. Itu different sikit. Okay, faham Okay, terima kasih. Ada buat servis. Jangan cerita kat sini, Tuan Jody. Amboi, dia bagi direct terus. Buat tak servis prop? Jangan. Apa itu prop? Okay, prop ini aduh. Okay, prop adalah satu trading di mana anda akan diberi challenge. Okay, anda kena beli account tu. Okay, so perbezaan dia dengan broker. Broker ni anda deposit $100, anda boleh terus trade. Okay, untuk prop anda kena beli account tu. Dia ada pilihan. Ada 5,000, ada 10,000, ada 20,000, ada 50,000, 100 dan 200,000. Okay, minta maaf, saya tak ada slide dia dekat sini. Saya punya slide tu dekat rumah. Minta maaf Okay. So, prop ini dia ada perbezaan dia iaitu tuan-tuan kena beli account. So, bila tuan-tuan dah beli account tu, baru tuan-tuan boleh trade. Dan harga dia untuk 5,000 untuk Erante Next Gen dalam $49 lebih kurang. Okay, tapi tuan-tuan dapat 5,000 punya capital. Tapi ingat, tuan-tuan ada drawdown. Okay? Tuan-tuan kena pastikan drawdown itu tak dilanggar. So, prop ini adalah satu account yang tuan-tuan beli. Lepas tu tuan-tuan trade. Dia akan bagi challenge dekat. Untuk Next Gen ada 2 kali challenge yang perlu tuan-tuan lepas. Baru tuan-tuan layak untuk mendapat funded account. Okay, saya ada seorang sahabat. Ada 2 orang sekarang ini. Baru masuk hari ni. Esok dah funded. Tapi kena tunggu 3 hari. Okay. Hari ni dia lepas. Jadi tunggu 3 hari dia dapat account dah. Okay. Dan sekarang dia boleh trade macam biasa. Dan dia boleh keluarkan withdrawal dia. Minimum pengeluaran $100 dan perlu tunggu 14 hari untuk. Dia sama macam kita buat withdrawal dekat dalam broker. Cuma kalau broker untuk Erante kita tekan instant withdrawal sebelum 5 minit dah sampai. Tapi untuk prop kena tunggu hari dia. Okay, ada 14 hari cycle dia baru tuan-tuan boleh request untuk payout. Okay, jadi bila tuan-tuan dah beli account ni, contohnya tuan-tuan beli account 100,000 dengan betul-betul 100,000.
Okay. Bila tuan-tuan beli 100,000, adanya maximum drawdown yang tuan-tuan kena patuhi, iaitu tuan-tuan tak boleh langgar. Untuk apa ni? Daily adalah 5%. Kalau maksimum 10%. Okay. Kalau 100,000, 5% berapa? Cepat, berapa? Cepat, berapa? Okey. Okey. So kalau 5%, 5,000, betul tak? Jadi 5,000 ini tuan-tuan tak boleh habiskan dalam masa sehari. Jadi tuan-tuan kena ingat, walaupun tuan-tuan beli akaun 100,000, maximum drawdown tuan-tuan itu adalah 5,000. Sebenarnya dalam akaun tuan hanya 1,000 saja. Itu maksud dia sebenarnya. Jadi tuan-tuan kena jaga. 5,000 ni tak boleh dilanggar. Takkan sehari trade 5,000 habis, betul tak? Jadi tuan-tuan kena ingatlah. Pastikan adanya kita punya, dia lebih kepada risk management, money management bila kita trade prop ni. Ada certain level, kalau dia langgar, kita akan stop. Jangan trade lagi. Sebab esok dia akan jadi macam itulah, dia akan masuk balik kepada jadi balik 5,000. Tapi overall semua ialah 10%. Contohnya hari ni tuan-tuan lost $1,000, okay, dalam hari pertama. Esok dia akan tukar balik maximum drawdown menjadi 5,000. Tapi overall total dia tuan-tuan hanya ada 9,000 sahaja. Sebab 10% kan, total overall 10%, jadi 10,000. Hari ni lost 1,000, esok dia akan reset balik jadi 5,000 maximum daily untuk hari tu, tetapi overall akan jadi 9,000 saja. Sebab tuan-tuan dah hilang 1,000. Tiba-tiba tuan-tuan profit 2,000. Jadi dia akan back to square balik, benda yang sama. Dan profit tuan-tuan ada 1,000 dan tuan-tuan masih ada maximum daily drawdown. Jadi itu cara dia. Okay, so faham saya tak nak cerita pasal prop. Kalau nak prop nanti WhatsApp dekat saya, ada dekat link, type dekat situ. Cik Pul, saya nak belajar prop. Okay, nanti kita akan masuk satu lagi channel untuk prop saja. Bukan, saya tak campur dengan Nostraception, saya tak akan campur dengan Nostra Troopers. Semua tu berbeza. Okay, kita ada Varsity, kita ada Nostraception, kita ada Troopers, dan lepas ni kita ada prop pula. Okay, next gen Nostra. Alright, faham Okay, yang itu later part. Nanti saya kongsi. Kan saya nak kongsi kepada pergerakan. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah nanti kita akan jawab sebaik mungkin. Okay, alright. So sekarang ini tuan-tuan, dalam siri penurunan ini, apa yang kita dapat lihat? Yang pertama sekali tuan-tuan adalah satu siri pergerakan korektif untuk USDT. Okay, di daily tau, ini di daily Okay, bila ada satu siri penurunan yang membentuk korektif, adanya breakout terjadi. Kalau kita tarik trendline, dah break lah. Okay, tapi ini pergerakan yang memulakan penurunan, iaitu di sini adalah B. Okay, sebagai contoh, of course bila nampak pergerakan begini, ini akan jadi A, jadi B, dan akan jadi C. Jadi kita dah nampak dah pergerakan tu, cukup syarat dia dah. Alright, ada ABC. Siri kenaikan yang terjadi sekarang ini yang perlu kita faham, iaitu dia perlu bergerak dalam momentum, adanya kekuatan menaik. Bila ada kekuatan menaik, totally loss tak apa, Puan Yana, tak apa, it's okay, nanti kita cerita lagi. Okay, boleh PM kepada saya, insyaAllah nanti mudahkan untuk faham. Alright, sebab apa? Sebab prop ni berbeza sedikit. Dia tak ada beza pun, dia trade sama je, cuma kena beli. Okay, alright. So sekarang ni kita akan lihat dulu kepada pergerakan. Bila adanya kenaikan yang memulakan pergerakan ini, kita nampak ada satu momentum. Cantiklah momentum ada terjadi. Jadi kenaikan, penurunan, dan seterusnya kenaikan yang ini. Yang ini tuan-tuan. Okay, dalam istilah motif, tuan-tuan kena ingat satu benda. Bila ada 1 dan 2, 3 ini kena jadi dominan. Bila 3 ini jadi dominan, dia tak patut bergerak dalam pergerakan yang begini. Dia perlu naik, dia perlu naik, dia perlu naik. Shadow pun tak ada tuan-tuan kadang-kadang. Dia perlu naik je. Sebab itu momentum dia. Dia nak bergerak dalam pergerakan dominan. Saya adalah ketua, saya adalah power. Jadi saya kena bergerak dalam pergerakan momentum. Tapi tak ada tuan-tuan, 3 tak ada. Jadi ini masih kita kira sebagai korektif. Jadi jangan buang masa. Jika tuan-tuan nak cari buy, pastikan sampai satu level dahulu. Ada satu level seperti yang saya dah tandakan di 1.236 ini. Nampak ini kita punya cerita sebelum. Bagaimana kita dapatkan adalah dengan menggunakan Fibo Extension. Tarik daripada bermulanya kenaikan sampai ke bawah ini. Jadi 1.236 ini kita akan lihat, ada tak rejection yang terjadi. Bila ada rejection yang terjadi, bermaksud sama seperti yang saya tandakan, kita akan melihat akan terjadi penurunan untuk membuat pergerakan korektif. Jadi faham tak? So ini saya dah siapkan mapping ni semua.
Kan dah pukul 10.11, saya nak lihat kepada segmen yang terbaru. Jadi faham tentang pergerakan, kita dah cover tentang gold, DJ dan juga kepada USDT. USDT untuk mereka yang trade dekat prop. Jadi sahabat-sahabat saya ada yang trade dekat prop. Sebab tu saya kongsikan juga USDT ni supaya mereka ni memang eager to trade dekat USDT. This is true story. Waktu saya trade prop, saya tak pandang gold. Gold kita jadikan sebagai macam bilas apa? Cuci mulut je. Pencuci mulut, tahu pencuci mulut? Lepas makan kita makan buah, okey. Ataupun sebelum makan kita makan buah dulu. Pencuci mulut tuan-tuan. Gold tu kita orang buat pencuci mulut. USDT Nasdaq adalah kita orang punya makanan ruji. Begitulah. Jadi sebab tu saya katakan, bila kita trade dekat prop nanti, kita kurang pandang kepada gold, kita akan pandang kepada indeks begini. So apa? Sebab dia laju tuan-tuan. Tuan-tuan pun pasti nak lulus prop cepat, betul tak? Nak funded kan? Jadi gunakan yang ini. Faham Alright. Minta maaf dulu sebab saya dah banyak terpesong ni. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada segmen kita untuk tajuk kita pada hari ni. Bagaimana untuk kita mengenal kepada pergerakan korektif. Tuan-tuan kena ingat, setiap kali kita loss adalah dalam pergerakan korektif. Di mana dia bergerak membuat penurunan, kenaikan, penurunan. Jadi di situ membunuh kita punya account tau. So kita nak cuba elak benda itu. In order untuk kita cuba elak benda tu, barulah kita tahu. Macam tisu apa benda macam itu dia tuan unta. Okay. So sekarang ni saya akan padam ni semua, okay. Sekarang ni sebelum kita pergi kepada kita punya segmen, izinkan saya untuk bercerita sedikit. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, broker Erante menyediakan 30% deposit bonus, iaitu akan support margin dan juga floating. Ini untuk broker ini bukan prop jangan lupa, ini adalah broker. Jadi ini adalah 30% yang akan diberikan kepada sahabat-sahabat semua, yang mana maksimum bonus adalah sebanyak $2,000. Bermaksud jika tuan-tuan deposit sebanyak $10,000, maksimum bonus yang akan diberi adalah $2,000 saja. So takkan dapat $3,000. Faham lebih kurang begitulah. Okay. Okay, faham saya pun takut salah nombor. Mungkin 100,000 kot. 100,000 dapatlah 2,000 je ke. Itu kan, betul tak? Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, kita juga ada, saya tak nampak. Kita ada juga, apa ni? Kita ada pengeluaran segera tuan-tuan untuk sahabat-sahabat yang mana menggunakan broker Erante. Siapa yang dah cuba terbaik, betul tak? Terbaik Tuan Amin, Abang Hamdan, siapa lagi? Tuan Iskandar, saya lupa dah. Yang mana berkongsi dengan saya. Siapa lagi yang maaf. Tuan Yusof. Tuan Yusof, saya tak pasti dia ada ke tak. Tuan Yusof daripada Negeri Sembilan juga pernah menggunakan pengeluaran pantas ini. Yang mana bila kita tekan je, minimum paling slow lah bagi saya sekarang ni. Paling slow 5 minit tuan-tuan. Okay? Yang paling laju 1 minit 13 saat. Itu paling baik. Tekan je, tak sempat nak hingus tuan-tuan. Tiba-tiba withdraw dah masuk dah. Begitulah tuan-tuan. Kan? Punyalah laju. Baru nak bersin ni. Tring. Dah masuk dah duit. Hilang selera nak bersin. Betul tak? Jadi pengeluaran terpantas, pengeluaran segera kini tersedia untuk sahabat-sahabat semua. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan. Jika tuan-tuan deposit sebanyak $200 ke dalam akaun tuan-tuan, tuan-tuan layak untuk mendapat baju. Dapat baju limited edition tahun 2025 daripada Erante. Cuma sekarang baru order baju. Bayangkan ramai dah. Ramai yang deposit dan nak dapatkan baju. Jadi baju masa sekarang ni kita akan tunggu stok baru. Adanya stok baru, kita akan release kepada mereka yang telah deposit sebanyak $200. Jadi dalam line saya ada beberapa sahabat yang ada deposit. Tuan Abon, siapa lagi? Yang tengah menunggu Tuan Ed, siapa lagi? Tuan Hamdan dah tunggu. Tuan Madi, saya akan ambilkan. Bila beliau balik ke Malaysia nanti, saya akan ambilkan untuk beliau. Okay? Tuan, boleh bursa saham boleh guna. Alert Wave asalnya adalah stok. Dengar betul-betul. Alert Wave berasal daripada saham, bukan forex. Okay? Tapi kita melihat kepada pergerakan. Jadi faham Alert Wave kita bukan sekadar nombor saja, tapi melihat kepada pergerakan. Jadi bila kita bercerita tentang pergerakan, dia boleh bergerak di mana-mana tempat pun. Anda boleh gunakan dekat stok, anda boleh gunakan dekat spot begini, anda boleh gunakan dekat currency, tak menjadi masalah. Okey tuan-tuan. Alright. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk mereka yang suka MetaTrader 5,
sekarang telah tersedia MetaTrader 5 account Sen untuk sahabat-sahabat semua. Adalah Sen sikit kan. Lepas tu saya katakan. Okay, so bila kita trade dekat account Sen, insyaAllah account kita lebih selamat. Nak layer-layer, at least selamat sikit, betul tak? Begitulah dia tuan-tuan, alright? Jadi account Sen sekarang telah tersedia untuk sahabat-sahabat semua. Right. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk kita punya championship manager copy trade, kita telah berakhir untuk bulan yang pertama. Dan kepada sahabat-sahabat semua yang memang konsisten trading, tuan-tuan bolehlah join copy trade manager. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, hadiah dia menarik tuan-tuan. Hadiah dia memang menarik. Tempat pertama RM1,000, tempat kedua RM500, tempat ketiga RM300. Jadi untuk pemenang kita pada bulan ini, okey, dia akan berjalan setiap bulan tuan-tuan, dia akan berjalan setiap bulan. Untuk pemenang pertama bulan ini, kita ada Tuan Megadon X yang mana telah mendapat tempat pertama dan beliau telah dapat pun RM1,000 tu, saya tahu. Okey, dan seterusnya tempat kedua adalah Prof Toyol di mana beliau mendapat hadiah sebanyak RM500 dan juga tempat ketiga adalah Demonstrate di mana beliau mendapat hadiah sebanyak RM300. Jadi tuan-tuan ingat, dahlah trade macam biasa. Okey, dapat nombor 1 ataupun 2 ataupun 3, dapat duit lagi tuan-tuan. Profit dah lah boleh keluarkan, dapat lagi. Bayangkan tuan-tuan, ini saya katakan betapa specialnya ada ada benda-benda begini. Bila ada benda-benda begini tuan-tuan, adanya copy trade manager championship. Tuan-tuan masuk je, tak perlulah risau siapa-siapa yang nak jadi klien. Jangan risau tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dapat hadiah di situ. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita nak hadiah tu tuan-tuan. Jadi bila dapat hadiah, cukuplah. Anda dapat profit, anda dapat hadiah. Masuk on the spot tuan-tuan. Itu paling best tu. Keluar je result, petang masuk duit dah. Bayangkan tuan-tuan. Alright. Okay. Cakap macam tahu je kan. Okay. Jadi salah satu sebab kenapa pihak ranting menyediakan championship ini sebab kita nak ajak sahabat-sahabat semua yang mana yang pertama mungkin nak jadi follower copy trade. Okay. Nak buat side income. Okay. So dah trade sendiri, dalam masa yang sama nak buat side income. Jadi tuan-tuan boleh masuk kepada copy trade ini. Tuan-tuan boleh follow. Jadi kita dah tunjukkan tempat pertama. Sekarang ni bulan kedua akan berlangsung lagi sekali ya tuan-tuan. Benda ni akan berlangsung setiap bulan. Jadi bulan kedua, katalah bulan kedua, tempat pertama tetap juga Megalodon X. Tempat kedua mungkin Demonstrate. Tempat ketiga Prof Toyol. Jadi tuan-tuan dah boleh tahu dah, post ni boleh guna ni, boleh follow ni, betul tak? Tapi selain daripada follow, tuan-tuan juga boleh trade macam biasa. Cuma register je akaun tuan-tuan sebagai copy trade manager. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Bukan kata nasib. Mungkin tuan-tuan ni seorang trader yang konsisten. Why not tuan-tuan masuk championship ini? At least tuan-tuan dapat extra income. Yang mana tak pernah ada akaun rantai dan nak cuba trade dekat menjadi copy trade manager ini, bolehlah PM kepada saya juga, okay? Link telah disediakan di ruangan komen. Jangan lupa. Alright. So faham tuan-tuan? Okay. Jadi ini antara beberapa perkara yang saya nak kongsikan dengan sahabat semua. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu yang Erante ni bukan sekadar rate rendah ke, rebate bagi balik. Rebate bagi balik. Time rebate tu buang masa lah tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Dia ada beberapa perkara yang selain daripada itu yang lebih menarik tuan-tuan. Kita ada apa lagi? Macam-macam pertandingan kita ada. Saya nak cerita pun banyak sebenarnya. Okay? Tapi saya ada seorang sahabat yang dia nak masuk dua-dua sekali. Dia nak masuk Haze Weekly Contest dan dia nak masuk juga Championship Manager ni. Sebab apa? Sebab dia yakin dia boleh profit. Dia yakin dia boleh profit. Dia yakin dia boleh konsisten. Why not dia masuk? Bila dia masuk, menang, dapatlah extra income. Itu je tuan-tuan. Haze Weekly Trading Contest ni lagi menarik tuan-tuan. Setiap minggu tuan-tuan. Setiap minggu, tempat pertama 500, tempat kedua 300, tempat ketiga 200. Setiap minggu berjalan tuan-tuan. Hari ni tak pas, minggu depan pas, dapat duit. Minggu lagi satu dapat tempat pertama, dapat 500 lagi. Setiap minggu cikgu apa pakai nama apa? Cikgu apa? Saya pakai Saiful Zain. Tak boleh lah bagi tahu. Tim saya ada masuk dalam copy trade. Dengar betul-betul, tim saya juga ada masuk dalam copy trade. Okay. Tim saya pun masuk juga. Takkan tak masuk, rugi tuan-tuan. Okay. Alright. So sekarang ini kita nak bercerita tentang tajuk kita, iaitu korektif punya isu. Okay. Korektif punya isu ni. Okay. So saya akan tukar saya punya screen dulu tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan semua faham kepada pergerakan korektif. Kita ada berapa minit lagi?
tunjukkan kepada sahabat semua. Okey. Sebelum itu, tuan-tuan, saya perlu buka dulu sequence wave ini supaya tuan-tuan semua nampak dan fokus kepada pergerakan korektif. Fokus dekat korektif tu dahulu. Okey. Motif biar tepi. Motif ni jangan buang masa. Motif biar tepi. Sekejap Baik, izinkan saya minum sekejap. Okey. Okey. So nampak Nampak pergerakan motif ni. So saya harap tuan-tuan semua faham Saya nak tuan-tuan fokus dekat pergerakan korektif dahulu. Alright. Jadi, saya akan tukar balik kepada skrin kita. Jadi semua dah rekod kan? Semua dah nampak pergerakan sequence tu. Kenapa saya suruh tuan-tuan semua refer kepada korektif? Sebab hari ini tajuk kita berkaitan dengan pergerakan korektif. Yang mana dia akan membantu kita dalam melihat kepada pergerakan yang terjadi. Okey. So korektif ini, tuan-tuan kena faham satu benda. Dia akan bergerak di dalam motif. Okey. Dalam motif ada korektif. Dalam korektif ada pergerakan yang bentuk motif. Jadi tuan-tuan kena faham yang itu. Right. So bila kita tukar pergerakan yang kecil di sini. Okey. Saya nak tunjuk tuan-tuan dulu pergerakan motif yang ada korektif tuan-tuan. Okey. Korektif terbagi kepada dua pergerakan. Okey. Dalam istilah Elliott wave ada dua pergerakan. Yang pertama, pergerakan korektif di dalam pergerakan motif. Okey. So, apa yang dimasukkan pergerakan korektif di dalam motif adalah ini. Ini adalah pergerakan motif. Saya nak tuan-tuan faham ni dulu supaya tuan-tuan nampak di manakah pergerakan apa yang saya cuba maksudkan. Jadi kalau tuan-tuan nampak, lebih mudah untuk kita bercerita lah. Kan? Nanti kalau saya cerita-cerita, tuan-tuan kata apa benda dia ni bembel ni. Betul tak? Tadi saya nak tuan-tuan faham. Ini kita ambil kira contoh. Bukan contoh, memang pergerakan motif. Motif. Dengar betul-betul. Motif. Okey. So dalam siri pergerakan motif ini akan ada korektif. Seperti yang terjadi dalam sequence wave tadi. Okay. So ini adalah korektif yang pertama di mana dia akan bergerak membuat pergerakan korektif. Adanya menurun daripada siri pergerakan menaik, dia akan membentuk kepada correction. Okay. Tapi korektif ini dia tak kuat. Tuan-tuan kena ingat dulu, dia tak kuat. Sebab apa? Sebab motif dominasi market. Saya nak bergerak motif ini, korektif takkan kuat. Dia macam tu. Saya adalah orang yang power dekat dalam trading ni. Kenapa saya nak bagi orang lain jadi power juga? Saya pastikan saya seorang je yang power. Lebih kurang begitulah tuan-tuan. So bila ada motif ini, korektif ini tak boleh bergerak kuat. Maksudnya dia tak boleh turun sampai bawah. Okay? Dia tak ada daya nak tolak. Dan seterusnya price membuat kenaikan dan dia akan membuat korektif lagi sekali. Okay, jadi dekat sini tuan-tuan nampak tak? Dalam siri pergerakan ini, dia membuat korektif tetapi tak kuat. Kenapa dia tak kuat? Satu benda yang tuan-tuan kena faham. Dalam pergerakan 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang terlepas ni, tuan-tuan kena refer balik dekat sequence wave. Siapa yang terlepas ni? Sebab benda ini tuan-tuan kena faham. Benda ini akan diajar melihat kepada pergerakan berbeza daripada Elliott wave yang tuan-tuan biasa belajar dekat luar sana. Dan biasanya saya lah ajar. Saya tak naklah kata orang lain yang saya pernah ajar sebelum ni, saya tak ajar benda yang sama. Okay. So ingat lihat dulu dekat sequence wave ini. Jadi dalam siri pergerakan ini, bila terjadinya korektif yang kuat adalah selepas adanya 5 kenaikan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak tak bagaimana korektif ini sangat kuat? Nampak ni? Ini yang tuan-tuan perlu belajar dulu supaya tuan-tuan faham. Ini korektif yang biasa, ini korektif yang biasa. Nampak tak korektif yang tajam? Okay? Jadi bila adanya 5 pergerakan sebelumnya, dia akan membuat pergerakan yang tajam. Jadi tuan-tuan kena faham yang itu. Okay? Setiap 5 pergerakan, dia akan membuat satu pergerakan yang tajam. Okay? So kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil ataupun di pergerakan yang lebih kecil, so ini the whole structure ini lebih besar, betul tak? Jadi mungkin tuan-tuan semua akan pening kepala. Ui, ini besar. So kita tukar kepada time frame yang lebih kecil supaya tuan-tuan semua nampak. Cari satu pergerakan yang membuat kenaikan motif. Okay? So dalam siri pergerakan motif yang terjadi, kita akan melihat adanya pergerakan yang pertama, yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, yang ketiga, keempat dan kelima. Okay? So apa yang membezakan pergerakan motif bila dia bergerak 5 pergerakan ataupun sebelum 5 pergerakan, jika tuan-tuan lihat, selepas terjadinya 5 kenaikan di sini, nampak tak motif dia ni agak pelik? Nampak tak? Ni. Okay, saya guna ni. Saya kena guna belon. So tuan-tuan nampak. Nampak tak dia punya pergerakan ni pelik?
Iaitu dia membuat satu pergerakan yang dia telah break sebelumnya. Nampak tu? Dia langgar tuan-tuan. Jadi dia langgar. Tapi dia masih bergerak korektif. Kalau pergerakan yang masih belum complete 5 pergerakan ini, iaitu dia buat dekat 3 ni. Nampak? So naik 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah pergerakan korektif. Tetapi 4 ini tak ada kekuatan pun nak turun ke bawah. Nampak tu? Dia tak boleh sampai pun kepada sebelumnya pergerakan. Jadi nampak tak perbezaan dia? Ini adalah korektif pertama yang tuan-tuan kena tahu. Iaitu bila dalam pergerakan 1, 2, okay, 2 boleh menjadi pergerakan yang agak kompleks ataupun simple. Tapi bila 3 ke 4 ini, dia tak akan bergerak dalam pergerakan yang kuat. Hanya sekadar turun berapa ratus pip saja. Okay. So kita nak kira daripada pip pula. Supaya tuan-tuan semua nampak. Oh, iyalah. Okay. Jadi sekarang ni kita ambil. Daripada 3 ni pergi ke 4, baru berapa? Baru 350 pip. Tapi daripada 5 ni turun membuat ke bawah ini, kita boleh ambil kira. Daripada 5 dah siap ni sampai ke bawah, dia boleh buat 500 pip. Jadi nampak tak perbezaan di situ? Walaupun pergerakan motif dia memang nak menaik ke atas, tetapi once dia buat 5 pergerakan, akan ada satu kekuatan cuba menolak price itu ke bawah. Tetapi dia tak boleh tolak sebab main trend adalah ke atas. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mana masih belum faham tentang motif, ini kita panggil sebagai jambatan. Di mana dia akan bergerak dalam jambatan dia. Jadi ini adalah satu pergerakan yang pertama dan motif ini akan dijadikan sebagai satu jambatan. Dan jambatan ini akan buat kuat. Maksudnya dia akan turun kuat. Okay? Jadi bila tuan-tuan faham kepada pergerakan correction ini selepas terjadinya 5 pergerakan, tuan-tuan perlu berhati-hati. Sebab dekat sini kebiasaannya kita akan rugi bila dia membuat satu kekuatan menurun. Sebab apa? Sebab all this while tuan-tuan nampak dia naik. Nampak tak? All this while tuan-tuan nampak dia buy, dia buy, dia buy. Jadi tuan-tuan pun buy. Seronok buy. Tapi tuan-tuan terlupa nak kira ada 5 pergerakan sebelum. Waktu ini dia turun, tuan-tuan pun cuba buy. Yelah dekat sini kan. Tarik trendline ni tuan-tuan. Tarik trendline. Oh sampai sini tuan-tuan pun masuk buy. Habis saja buy, dia pun bye-byekan tuan-tuan punya account sebab dia nak turun tuan-tuan. Jadi daripada situ tuan-tuan dah nampak dah. Kenapa dia turun? Bukannya ke patut naik? Apa yang kita terlupa adalah 5 kenaikan sebelum. Bila tuan-tuan nampak ada 5 kenaikan sebelum, berhati-hati dalam entry tuan-tuan. Sebab dalam pergerakan sebelum ini boleh naik. Oh, tarik je trendline. Okey, kali ni sampai dekat trendline ni, saya buy. Betul tak? Lihat betul-betul yang ni. Okay. Antara 3 dengan 4 ni, ada satu trendline yang tuan-tuan boleh tarik. Betul tak? Ni kita gunakan cara yang trendline lah. Senang cerita. Okay. Satu trendline, tuan-tuan pun tarik. Price sampai trendline, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan buy. Tak salah tuan-tuan. Sebab dia bergerak dalam pergerakan korektif, tapi belum cukup 5 pergerakan. Dia baru buat 3 ni. Jadi bila turun ni, tuan-tuan pun cari buy. Jadi bila terjadi lagi sekali dekat sini, tuan-tuan pun cuba applykan benda yang sama. Betul tak? Sebab trendline. Okay, kali ni aku rasa trendline ni mesti jadi. Tuan-tuan pun tarik trendline daripada bawah ini sampailah ke atas. Sambung. Alright, cantik lah. Kali ini dia sampai, tuan-tuan pun buy. Dekat sini pun tuan-tuan nak buy. Di setiap kali pergerakan ini dia touch, tuan-tuan buy. Jadi, sini touch, buy. Jadi, touch, buy. Jadi, sini pun touch. Tiba-tiba dia turun. Habis account tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan semua dah letak banyak-banyak dekat sini sebab ingatkan dia akan naik. Tapi apa yang jadi? Price sambung turun bawah. Yang sini buy pun terkena, yang sini buy pun bye-bye. Jadi, kenapa dia nak bergerak begitu tuan-tuan? Disebabkan 5 pergerakan yang terjadi sebelumnya. Kalau tuan-tuan nak buy dekat sini, tak ada masalah. Tuan-tuan nak buy dekat sini, tak ada masalah. Sebab dia masih bergerak dalam pergerakan motif je. Tapi korektif ini yang membuat dia bergerak lebih kuat disebabkan ada 5 pergerakan. Dia dah kena lempang 5 kali, dia mesti nak melawan, betul tak? Macam itulah lebih kurang. Faham tak? Okay. Jadi ini yang perlu kita faham. Yang pertama tuan-tuan, ini baru pertama. Okey. So bila adanya 5 kenaikan, dia akan membuat penurunan yang berbentuk kuat, iaitu dalam pergerakan korektif dia. Tapi dia takkanlah turun sampai bawah sebab dia baru nak memulakan kenaikan. Dia baru je nak bergerak. Takkan dia nak tolak ke bawah lagi. Okey, faham tuan-tuan? Jadi saya nak tuan-tuan faham yang itu. Kenapa kekuatan terjadi di sini? Sebab ini adalah memulakan pergerakan. Jangan pening. Ini memulakan pergerakan. Adanya kenaikan 1, 2. Dia memang tolak hampir kepada bawah. Sebab ini adalah pergerakan dia. Tapi apa yang saya nak katakan, bila tuan-tuan nampak adanya 5 kenaikan,
Bila buat correction ni, berhati-hati. Di sini yang selalu kita terkena. Sebab bila kita dah terlalu asyik dengan pergerakan dia. Faham tak? Kita dah terlalu alpa dengan pergerakan dia. Sampai dekat sini kita akan masuk buy, masuk buy, masuk buy, masuk buy. Sampai sini tuan-tuan masuk buy, bye-bye terus. Okay? Tapi tak apalah, at least tuan-tuan dah profit di situ, betul tak? Apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat yang tak sempat nak masuk buy kat bawah ni. Dia masuk buy dekat sini. Bila dia dah terlalu yakin, dia nampak setiap trendline itu telah dilanggar dan dia membuat kenaikan, tuan-tuan pun cuba buy dekat atas ni. Apa yang terjadi? Bye-bye. Awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini penyebab utama dia terjadinya korektif yang kuat. Jadi faham ya tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham yang tu tau. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, benda yang sama juga. Bila kita melihat kepada pergerakan, okay, adanya kenaikan, siri kenaikan lagi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ini 1. 2. Kenaikan 3, 4 dan 5. Okay. Dekat sini tuan-tuan pun kalau rasa dia boleh ikut trend line, jangan tuan-tuan. Sebab bila habis 5, lihat bagaimana pergerakan yang terjadi. This is saya buat balik. Sebab apa? Sebab dia perlu ada sejarah. Supaya tuan-tuan semua faham. Tuan-tuan faham kepada sejarah. Saya tak nak lukis. Kalau saya lukis, itu semua biasa. Elliott Wave je lukis. Kan? Ni biasa tuan-tuan. Kita tunjuk terus dekat chart. Supaya tuan-tuan faham. Ini cara kita belajar daripada sudut yang berbeza. Salah satu perkara. Iaitu terjadinya pergerakan korektif. Ini kan korektif. Dan tuan-tuan dapat lihat korektif ini, berapa kuat korektif ini terjadi. Kenapa dia jadi kuat? Tuan-tuan tak pelik ke kenapa dia kuat? Dia kuat sangat kat sini. Kenapa dia tak kuat kat sebelum-sebelum ini? Disebabkan adanya 5 kenaikan sebelum tuan-tuan. Ada 5 kenaikan, jadi kita tak boleh lawan 5 kenaikan ini. Adanya 5 kenaikan, dia akan bergerak kuat ke bawah. Jadi tuan-tuan kena faham yang tu. Bila ada pergerakan kuat, bayangkan daripada 3 ke 4 inilah. Okey, kita ambil 3 ke 4 ni dia bergerak begini. Dia bergerak macam ni turun, dia naik, dia turun. 4 ni kan wave yang suka scam orang. Betul tak? Okay. So dalam pergerakan ini kita ambil berapa ratus pip saja yang dia boleh turun. Daripada awal ni atas, turunlah sampai ke bawah ini. Kita ambil lah dulu. Okay. Ini dia boleh buat 784 pip. Lihat selepas habisnya 5 pergerakan motif. Berapa banyak dia boleh turun tuan-tuan? 1200 tuan-tuan. Okay. Jadi dekat situ tuan-tuan dah nampak dah. Bila ada 5 pergerakan, korektif itu berhati-hati. Ini kita tak tahu 5 pergerakan. Waktu korektif itu kita pergi trade. Waktu kita selalu terkena. Kenapa? Salah satunya sebab kita gunakan trendline, SNR. Tapi saya tak salahkan benda-benda ni tuan-tuan. Saya tak salahkan benda-benda ni. Dengar betul-betul. Saya tak pernah salahkan SNR. Saya tak pernah salahkan trendline. Apa yang salah adalah kita tidak memahami terjadinya 5 pergerakan itu tuan-tuan. Jadi bila adanya tuan-tuan dah faham kepada 5 pergerakan ini, kan lebih mudah. Tuan-tuan nak trade dekat korektif pun akan jadi mudah tuan-tuan. Sebab dia memang bergerak begitu. Itu dia punya reality. Itu pergerakan dia. Sebab tu saya katakan, bila kita belajar Elliott Wave, kita nampak. Buka chart saja kita dah nampak dah. This is Elliott Wave. Bukan candle sahaja semata. Bukan adanya resistance dan support. Tapi setiap pergerakan itu akan dipengaruhi oleh Elliott Wave. Dan seterusnya. Sebab tu adanya support, adanya resistance. Barulah benda-benda tu muncul tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham yang tu, okay? Jadi bila ada 5 pergerakan, waktu ini dia akan membuat korektif yang kuat-kuat. Lepas tu saya katakan, kenapa ramai sangat yang rugi dekat korektif? Rupanya mereka faham tentang 5 pergerakan. Terus terang saya bagi tuan-tuan, sebelum ni saya tak pernah ajar begini tentang Elliott Wave. Ini adalah cara nostra tuan-tuan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang pernah belajar, Abang Saudin pernah belajar dengan saya sebelum ni, saya tak pernah ajar begini sebelum ni. Betul tak Abang Saudin? Jawab sekarang Abang Saudin. Tak jawab saya tak nak kawan. Tak adalah main-main je. Ini cara dia tuan-tuan. Bila tuan-tuan nampak ada 5 pergerakan, korektif itu tuan-tuan kena berhati-hati. Jangan fikir sampai dekat support ataupun resistance ni tuan-tuan nak buy. Dia tak wujud tuan-tuan. Dia tak wujud. Kenapa? Sebab dah cukup 5 pergerakan tuan-tuan. Dah ada 5. Bila dah ada 5, dia dah cukup syarat dia. Aku dah cukup 5 lah. Turunlah kejap. Betul tak? Nampak tu? Betul lah Abang Saudin kata. So tuan-tuan kena faham. 5 pergerakan. Habis 5 dia nak berehat lah. Biarlah dia nak pergi mana. Kau nak turun-turun lah. So waktu ini tuan-tuan, setiap support dan resistance yang kita tanda, dia langgar je tuan-tuan. Dia langgar. Sebab dia nak pergi kepada pergerakan dia. Dia nak berehat sebentar. Dia dah cukup naik 5. Saya dah cukup naik 5 ni. Dah naik 5 tangga. Tuan-tuan mestilah berhenti, betul tak? Rumah ada 20 tingkat. Lift rosak. Tuan-tuan baru naik 5 tangga dah termengah-mengah. Adakah tuan-tuan akan teruskan ataupun tuan-tuan akan berhenti sebentar?
pasti tuan-tuan akan berhenti. Ini maksudnya, ini pergerakan dia. Anda bergerak sama seperti pergerakan Elliott Wave, ada naik 5 tingkat, anda akan berhenti punya tuan-tuan. Tak kisahlah berapa tingkat pun kan. Anda tiba-tiba kuat boleh naik 10 tingkat, tapi tetap anda akan berhenti. Itulah korektif tuan-tuan. Jadi faham Faham nampak? Abang Saudin pun tulis betul. Tak sama saya mengajar sebelum ni. Ini adalah cara baru. Jadi bila pergerakan begini terjadi, tuan-tuan perlu faham. 5 pergerakan sebelum, jangan cuba-cuba nak melawan entry. Apa yang saya maksud melawan entry itu, bila price membuat penurunan, sampai dekat satu support, tuan-tuan nak buy. Tak ada tuan-tuan, dia akan bye-bye. Itu saja. Oh, kat sini boleh buy. Alamak, kita punya setup fail. Tunggu dekat support di bawah. Support yang kedua bawah ini, tuan-tuan pun masuk buy. Fail tuan-tuan. Fail, okay? Sebab apa? Sebab dia turun juga. Sampai kat sini. Okay, ini support yang kita akan masuk. Masuk terus naik. Oh, waktu ni anda pun akan claim. Saya akan claim lah, saya lah yang paling terbaik trade dekat support dan resistance. Awal-awalnya 5 pergerakan dia tak nampak. Jadi ini masalah dia tuan-tuan. Bukan masalah kepada support dan resistance, bukan masalah kepada trendline, tetapi kepada kita sendiri yang tak faham adanya 5 pergerakan. Logik tak benda ni? Logik tak? Benda ni jadi tak? Jadi kan? Jadi Okey, jadi Okey, dah bila terjadinya kenaikan lagi, tuan-tuan boleh lihat lagi. Ini reality tuan-tuan. Macam mana kita ambil kira pergerakan 1, 2, 3, 4, 5? Setiap kali adanya korektif. Itu lebih tepat lah. Saya pernah belajar, saya pernah mengajar dalam live Okay. Boleh Tuan Mat tak apa, Tuan Mat tak apa. Boleh out sekarang. Sebab benda ni rekod. Nanti Tuan Mat boleh tengok balik. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, lihat lagi sekali. Adanya pergerakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Apa jadi lepas tu tuan-tuan? Apa jadi? Bagi tahu saya. Apa jadi? Dia akan kuat turun tuan-tuan. Jadi waktu ini kenapa kita cuba nak melawan pergerakan? Disebabkan ada 5 pergerakan yang telah bergerak dalam motif dia. Sebab itu pergerakan korektif itu akan jadi sangat kuat tuan-tuan. Kalau dia bergerak dalam pergerakan 3 pergerakan saja. Lihat je. Lihat perbezaan dia tuan-tuan. Dia buat 1, dia buat 2, dia buat 3. Sampai 3 ni 4 tak kuat pun kan? Nampak? 4 tak kuat pun. Jadi bila tuan-tuan faham kepada pergerakan ini, Elliott Wave akan jadi mudah tuan-tuan. Bila tuan-tuan faham. Sebab nampak, 3, baru siap 3 pergi 4. 4 ni mesti tak kuat punya lah. Aku boleh buy lagi. Jadi faham tak? So, bila dia membuat pergerakan terakhir 5 ni, okay, stop. Aku punya buy semua kena stop. Sebab tu, mereka yang trade dekat hedge fund, mereka yang pro trader ni semua, 5 ni, diorang akan tutup tuan-tuan. Sebab diorang nampak, mereka menggunakan Elliott Wave sebagai asas trading mereka. Seperti yang ada seorang sahabat tadi tanya, dalam bursa saham boleh pakai tak? Mereka juga gunakan Elliott Wave sebab mereka nak nampak pergerakan itu. Adanya 5 pergerakan, okey, aku punya entry kat bawah semua tutup. Dia akan habiskan 4 ni dulu. Sebab 4 ni habiskan korektif ini dulu. Sebab korektif ini akan jadi jahat tuan-tuan. Jahat ni, nampak ni, jahat. Jadi 5 je soalan dia. 5 pergerakan saja dia punya rahsia dia, di mana dia akan bergerak dalam 5. Jika tuan-tuan tak nampak 5, bahaya. Faham tak? Ini yang saya ajar kepada sahabat-sahabat semua di dalam channel saya, melihat kepada pergerakan. Bila korektif itu menjadi kuat adalah selepas 5 pergerakan terjadi sebelumnya. Tuan-tuan boleh lihatlah sendiri perbezaan dia. Ini adalah korektif. Kuat tak? Siapa cakap kuat, saya rotan dia. Ini kuat tak? Tak kuat tuan-tuan. Tapi kenapa kat sini kuat? Kan dia dah timbulkan curiosity. Dia timbulkan pertanyaan. Kenapa kat sini kuat Sini tak kuat pun. Turun sikit. Dekat sini dia bagi sekali jalan. Habis semua akaun-akaun tuan yang tuan-tuan masuk buy dekat sini. Habis tuan-tuan. Habis. Sebab apa? Sebab ini pergerakan dia. Jadi kepada sahabat saya yang pernah daripada profit 26,000 tu, tiba-tiba loss sampai kena SL. Sebab dia tak nampak ada 5 pergerakan sebelumnya. Tapi tu cerita lama lah. Biarlah. Okay? Main badminton kan. Tak boleh salahkan dia. Dia tak monitor. Dia main badminton. Betul lah tuan-tuan. Jadi sebab itu, bila kita nampak adanya 5 pergerakan, tuan-tuan kena berhati-hati dalam pergerakan correction. Itu benda pertama yang tuan-tuan kena tahu. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan. Ini untuk pembelajaran yang kedua. Sebelum akhiri kelas kita. Okay. Minta maaf saya tak boleh nak lama-lama, cuma saya boleh buka sesi soalan selepas ini. Okay. Bagaimana untuk kita menjangkakan akan terjadi? Okay. Sebelum tu, sebentar tuan-tuan. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Pada. Apa saya pada ni? Padahlah semua. Okay, minta maaf tuan-tuan. Okay, tuan-tuan.
Lihat betul-betul. Lihat betul-betul Dalam siri pergerakan yang terjadi, saya tukar kepada daily lah senang supaya tak pening kepala kita. Okey, so sekarang ni, bagaimana kita nak identify pergerakan yang kuat membuat korektif itu? Tu dalam siri pergerakan yang awalnya adalah di sini. Betul tak? Ini kan kuat. Dia gerak panjang, betul tak? Walaupun dia tak ada penurunan yang kuat tapi dia gerak panjang. Dan seterusnya, adakah terjadi pergerakan korektif yang kuat? Tuan-tuan kena cari yang tu dulu. Ini pun kuat. Ini tak kuat. Kalau kita buka daily, ini tak kuat ini tak kuat tuan-tuan, ini tak kuat. Tapi ini lebih nampak kepada adanya. Dan yang terakhir tuan-tuan, adakah ini kuat? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan dia tuan-tuan. Adakah pergerakan ini sebenarnya dah cukup 5 pergerakan ataupun tidak? Inilah waktunya kita nak buka balik buku, buka balik chart, tengok balik. Ada tak 5 pergerakan? Cik Pul kata kalau cukup 5 pergerakan bermaksud dia akan buat satu pergerakan besar. Jadi dekat situ kita kena tahu. Yang menjadi persoalan dekat atas ini kita tak tahu apa. Tak apalah, biarkan. Yang paling penting tuan-tuan kena tahu, ada tak 5 pergerakan? Sebab ada 5 pergerakan, dia akan membentuk satu pergerakan yang besar. Bila satu pergerakan yang besar ini, dia membuat korektif yang akan lostkan anda punya entry. Itu masalah dia. Lepas tu bila kita tak faham, tak. Tapi bila kita faham, insya-Allah tuan-tuan semua dapat melihat kepada pergerakan. So bila kita nampak, ada 5, jadi berhati-hati. Setiap pergerakan ini akan cuba dimanipulate oleh pergerakan goal. Jadi dekat sini, bila kita lihat, ini masuk bab kedua Okey, so kita masuk bab kedua. Kita ada satu pergerakan yang bergerak daripada atas ini turun, buat kenaikan dan turun. Okey. So awal dia buat berapa kenaikan? Kenapa saya katakan ini adalah satu pergerakan? Sebab lepas dia turun membuat 3 pergerakan, tiba-tiba dia naik. Okey. Jadi automatically ini akan menjadi satu pergerakan. Jadi sekarang ini tuan-tuan, pada sahabat-sahabat semua, yang mana dah catat tadi sequence wave itu, bila ada satu pergerakan ini yang dia membentuk kepada 1, 2 dan 3, apakah corak yang akan terjadi? Itu je yang kita. Apa corak yang akan terjadi sekarang? Nampak tak? Bila kita dah nampak corak yang pertama, ini cara kita belajar, ini cara kita lihat kepada korektif Okey, so sekarang saya akan buka balik. Saya akan buka balik benda ini, sequence wave ini. Okey, lihat bahagian korektif sahaja. Okey, so bahagian korektif, bila ada 3 pergerakan, dia bakal membuat apa? Jadi tuan-tuan nampak tak dekat situ? Kalau untuk 3 pergerakan, zigzag kita dah tak boleh pakai. Sebab zigzag dimulakan dengan 5 pergerakan. Tetapi yang masih hidup sekarang ini adalah pergerakan flat ataupun circle. Jadi di sini tuan-tuan dapat lihat
Lah, saya tak bercakap ke tadi? Aduh. Aduh, kenapalah tak ada suara tadi? Aduh. Test, 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 test. Tak ada suara eh? Tak ada suara eh? Saya pun dah hampir tak ada suara dah sekarang ni. Aduh. Ada tak suara saya sekarang ni? Suara saya okey tak? Okey, suara dah ada. Suara dah ada eh? Itulah. Tanya bersemangat sangat sampai komputer ni takut. Saya bersemangat sangat sampai hilang suara dia. Okey, okey. Saya dah tak tahu dah kat part mana saya tak ada suara tadi. Aduh, aduh. Dahlah suara saya pun dah hampir tak ada dah ni. Okey, okey, okey. Tak apa. Okey. Dekat part mana saya last cakap tadi? Boleh tak saya nak tahu dekat part mana saya last cakap? Boleh tak ada suara? Dekat part mana saya last kali sampai ada suara tadi? Sampai yang tak ada suara? Dekat part mana? Ingat tak dekat part mana? Ada tak part dekat flat tu tadi? Ke daripada awal-awal tadi nak tengok 5 pergerakan tu? Kalau 5 pergerakan tu rasanya jauh dah tuan-tuan. Saya nak ulang balik. Betul tak? Nak ulang balik tu jauh tu 5 pergerakan tu. Bagaimana kita mengenal pasti 5 pergerakan sebelum akan terjadi korektif yang kuat. Yang itu dengar tak? Yang tu dengar tak? Tentang 5 pergerakan tadi tu. Dengar tak? Part kedua dengar tak? Part kedua. Bagaimana kita nak identify permulaan pergerakan untuk sesuatu pattern itu. Okey. Terbaik. Killer B. Dengar sampai situ. Okey. Jadi, analisis kita belum selesai. Okey. Alright. So, sekarang ni tuan-tuan. Berpeluh-peluh saya dah sekarang. Okey. Dengar betul-betul Bagaimana untuk kita identify pergerakan? Saya kan ni suara ada kan? Okey. So, pertama sekali. Kita buka dulu sequence wave. Kat sini tuan-tuan akan lihat ada 3 pergerakan untuk korektif. Dengar betul-betul Okey. 3 pergerakan untuk korektif. Sebentar bagi saya minum sekejap Okey, so sekarang kita akan fokus kepada sequence wave ini. Kita ada zigzag iaitu membuat pergerakan yang pertama untuk wave A iaitu 5 pergerakan. Untuk flat itu 3 pergerakan dan triangle 3 pergerakan. Jadi nampak tuan-tuan? Nampak Okey. Jangan tak ada suara Okey. So sekarang ini bagaimana untuk kita identify kepada pattern yang akan terjadi iaitu dengan pergerakan yang A ini. A ini kita perlu lihat ada berapa wave yang terjadi. Sebagai contoh, jika terjadinya 5 pergerakan membuat penurunan 1, 2, 3, 4 dan 5 bermaksud apa yang akan terjadi seterusnya adalah pergerakan zigzag. Iaitu A ini yang akan memberitahu kepada kita bahawa dia nak bergerak dalam zigzag. Jadi tuan-tuan boleh pastikan akan terjadi penurunan lagi untuk pergerakan zigzag. Faham Bagaimana pergerakan zigzag? Iaitu adanya 5 pergerakan menurun yang membentuk A. Jadi untuk memudahkan sahabat-sahabat semua, bagaimana kita nak identify sama ada pergerakan itu membuat zigzag ke flat ke apa ke, A ini adalah key point dia tuan-tuan. A ni yang beritahu kepada kita bahawa saya bergerak dalam 5. Jadi bila saya bergerak dalam 5 bermaksud saya akan buat zigzag. Bila saya bergerak dalam 3, saya ada 2 option. Dalam pergerakan sekarang untuk goal, jika tuan-tuan dapat lihat, ada berapa pergerakan? Ada pergerakan yang pertama, ada pergerakan yang kedua dan ada pergerakan yang ketiga. Daripada siri pergerakan ini, tiba-tiba dia membuat kenaikan ke atas. Jadi, automatically tuan-tuan, dalam siri pergerakan ini, kita hanya melihat 3 pergerakan saja. Iaitu akan membentuk pergerakan yang pertama, yang membentuk pergerakan yang kedua, dan juga membentuk kepada pergerakan yang ketiga. Jadi, kita ada 3 pergerakan di sini. Jadi, kalau kita refer balik kepada sequence wave tadi, apakah pergerakan yang membentuk 3 wave saja? Iaitu sama ada flat ataupun triangle, betul tak? Jadi waktu ini tuan-tuan dah tahu dah akan terjadi kenaikan. Sebab dia dah jadi kenaikan ni tuan-tuan. Dia dah jadi kenaikan. Dan bila dia membuat kenaikan, dia break sekali juga. Kenapa dia boleh break sekali? Sebab jika tuan-tuan dapat lihat,
Kalau dia nak membuat motif, dia perlu bergerak dalam pergerakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi apa jadi dalam pergerakan untuk gold di time frame daily ini, dia bergerak dalam 3 pergerakan saja, iaitu 1, 2 dan 3. Dan habis daripada pergerakan ini, dia terus turun pula. Jadi automatically dekat sini kita dah nampak dah adanya pergerakan yang pertama. Walaupun kita nampak sebatang, tapi tuan-tuan boleh ambil kira pergerakan yang begitu, okey? Sebab dia break sekali sahaja. Jadi bila dia break sekali dan dia masuk balik pergerakan, bermaksud dia akan membentuk breakout yang seterusnya lah. Jadi ini sekali break saja. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat, dalam sequence wave untuk korektif, 3 pergerakan yang pertama dan seterusnya dia membuat 3 pergerakan yang kedua, bermaksud ada potensi untuk price membuat pergerakan sama ada flat ataupun triangle. Jadi dekat sini tuan-tuan dah tahu dah. Okey, ada possibility dia nak membuat flat ataupun membuat triangle. Bila kita tengok dekat pergerakan yang ini, kalau tuan-tuan lihat, dia berada dalam selari punya pergerakan. Nampak ni? Selari. Jadi bila selari ini, automatically dekat sini tuan-tuan boleh letak dia sebagai flat sebab dia bergerak dalam flat lah. Jadi triangle boleh tolak. Jadi tuan-tuan dah boleh eliminate. Daripada sini tuan-tuan dah boleh tolak dah. Untuk zigzag tak mungkin sebab tak ada 5 pergerakan. Tapi untuk flat ataupun triangle, boleh tak jadi? Okey, boleh. Tapi bila price sampai ke sini dan tiba-tiba membuat penurunan ke bawah, bermaksud triangle pun tuan-tuan boleh tolak sebab dia akan buat flat. Habis daripada pergerakan 3 kenaikan ni, tuan-tuan dapat lihat sendiri kan? Kita ada pergerakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak tak ada 2 kali break dekat situ yang mana dia membentuk kepada pergerakan pertama, pergerakan dan break yang kedua. Iaitu mewakili kepada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak tu? Jadi ini salah satu cara bagaimana untuk kita faham kepada pergerakan korektif. Iaitu A itu tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena lihat kepada A. A yang mana? A adalah di sini. Ini akan menjadi A. Jadi bila A ni tuan-tuan nampak, dia lebih mudah untuk tuan-tuan identify bahawa saya sekarang bergerak dalam pergerakan sama ada membuat flat ataupun triangle. Itu saya katakan. Bila kita dah nampak pergerakan begini, automatically kita kena simpan dalam kepala kita bahawa ada 3 pergerakan. 3 pergerakan boleh jadi flat dengan triangle. Jadi waktu tuan-tuan nak tahu dia nak buat korektif apa ni, zigzag tu tuan-tuan dah boleh buang. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Sebab apa? Sebab dalam pergerakan A, 3 terjadi dekat flat, 3 terjadi dekat triangle. Jadi zigzag boleh eliminate. Faham tak? Jadi ini cara kita. Dan seterusnya, bila terjadinya siri kenaikan yang mana dia naik sampai satu level yang sama, tiba-tiba dia turun balik tuan-tuan. Bila dia turun balik, 3 pergerakan dah terjadi dan dia turun balik. Jadi automatically dekat sini akan menjadi apa? Flat lah. Dia tak boleh jadi triangle sebab triangle biasanya sampai pun kepada kepala di atas ini. Jadi dia dah membentuk flat tuan-tuan. Tuan-tuan dah boleh nampak. Okey. Sekarang sequence wave saya boleh buang lagi satu iaitu triangle. Triangle saya dah boleh buang, zigzag saya boleh buang. Jadi sekarang saya fokus apa? Saya fokus kepada flat saja. Bila tuan-tuan fokus dekat flat saja, dan sekarang ini tuan-tuan dah boleh tahu pergerakan untuk flat akan membuat 3, 3 dan 5. Dan price bergerak 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini pergerakan dia. Ini cara kita belajar melihat kepada korektif. Iaitu A ini key point dia. Berbeza dengan tadi motif tadi. Tuan-tuan jangan confuse motif itu kita nak belajar bagaimana terjadinya satu pergerakan yang kuat. Iaitu dia akan membentuk kepada sama ada dia nak buat korektif yang cacah marbar ke ataupun apa ke selepas habis 5 pergerakan. Jadi jika tuan-tuan lihat di sini dah nampak macam mana kita nak belajar tentang pergerakan faham Saya tak nak cerita lagi untuk zigzag tau. Zigzag 5. Triangle tu later part lah kita cerita. Okay, so sekarang ni yang menjadi persoalan dalam pergerakan asal adalah 5 pergerakan. Dan sekarang dia membuat flat yang agak cacah marbar. Okey? Adakah sekarang akan terjadi penurunan lagi? Ini yang kita perlu tahu sebab kita faham. Bila adanya 5 pergerakan ini kan 5 pergerakan nampak ada 5 pergerakan di sini bermaksud pergerakan korektif ini akan manipulate kita. Jadi lebih baik berhati-hati dalam mencari sesuatu entry. At least tuan-tuan dah nampak adanya 5 pergerakan. Jadi korektif ini berhati-hati. So dia boleh naik, dia boleh turun. Dia boleh naik, dia boleh turun. So sekarang ini, apa yang kita boleh lihat? Adanya 5 pergerakan menaik. Ialah dah habis korektif, dia mesti nak membuat motif. Betul tak? Yang menjadi persoalan, kenapa dekat sini masih tidak berjaya di break lagi?
So, waktu ini kalau kita tukar dekat time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil, bayangkan betapa sahnya, betapa teruknya orang ramai kena dalam entry ini. Cuba bayangkan. Bayangkan sekarang. Betul tak? Sebab apa? Sebab asal dia 5 pergerakan tadi dah siap tuan-tuan. 5 pergerakan ini dah siap. Jadi korektif ini akan menjadi pergerakan yang memanipulate kita. Ini lagi salah satu cara bagaimana untuk kita pastikan bahawa bila korektif itu terjadi, pasti kita akan rugi. Sebab kita tak nampak ada 5 pergerakan sebelum. Bila kita nampak 5 pergerakan sebelum, perhatikan setiap satu pergerakan. Okey, pergerakan yang pertama flat dah jadi. So, letak tepi, buang. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat? Satu pergerakan di sini kita boleh padam. Senang cerita. Kita ambil background ni kita padam. Jangan tengok lagi dah. Buang masa je. Buat pening kepala je. So padam. Hitamkan terus. Nampak juga. Tapi tak apalah. So sekarang kita akan fokus yang ini tuan-tuan. Kita perlu fokus yang ini untuk kita tahu sama ada apa yang terjadi seterusnya. Flat asal dah jadi. So bila flat asal dah terjadi, dia perlu ada membuat motif. Kalau ikut logik, dia perlu bergerak dalam motif. Sebab apa? Sebab bila habisnya pergerakan korektif, lihat dalam sequence, dia akan bergerak begini. Motif akan bergerak korektif. Korektif, dia akan bergerak motif. Jadi kalau tadi pergerakan dah complete 5 pergerakan wave 1, 2, 3, 4, 5, sekarang dia bergerak dalam korektif. So korektif ini kita perlu lihat, adakah dah siap ke belum. Jadi kalau kita lihat dekat pergerakan yang terjadi sekarang ni dekat daily, dah siap. Adakah kekuatan menaik? Tak ada. Jadi benda-benda ni tuan-tuan kena lihat dahulu. Perlu pastikan apa yang terjadi. Jadi bagaimana untuk kita lihat sama ada momentum ke tak? Dia perlu break yang ini tuan-tuan. Dia perlu break ni. Once dia break ini baru kita berpuas hati bahawa akan terjadi kenaikan. Begitu. Selagi tak break. Sebab tu saya katakan waktu ini adalah waktu ramai di antara kita yang mungkin akan terkena entry. Siapa yang dah buy daripada bawah, okey lah. Tapi bila yang dah mana terlepas ini, dia nak kaji balik, tapi dalam setiap pergerakan nampak seperti tak ada momentum. So adanya pergerakan yang seperti nak naik tapi dia pergi turun. Tapi bila pergerakan itu kita jangkakan dia turun, dia pergi naik. So saya bercerita tentang stagnant analysis, inilah waktunya. Jadi kita memerlukan beberapa lagi daripada tempat lain, daripada data yang lain supaya kita dapat keluarkan satu analisis yang lebih baik lagi, iaitu dia perlu break level ini. Bila break level ini, tak payah pening kepala dah tuan-tuan. Faham terima kasih kepada Tuan Ahmad Amisal kerana sudi menonton live saya pada malam ini. Alright. Okay. So sekarang ini adalah waktu saya buka. So faham macam mana kita nak baca tentang correction. Saya tak nak cerita panjang sebab correction ini perlu masa. Saya punya dalam sesi kelas pun dah berjalan selama 2 minggu dah sekarang ini. Di mana kita nak fahamkan mereka tentang pergerakan korektif. Alhamdulillah kita dah nampak bunga-bunga cinta bunga-bunga cinta pula. Bunga-bunga pemahaman tu dah ada. Begitu. Okey. Jadi itu yang kita nak tuan-tuan. Biar mereka faham. Bukan sekadar L wave saja tapi faham kepada pergerakan terus. Lagi senang. Lepas tu dia nak letak 1, 2, 3, 4, 5 letaklah. Tak menjadi masalah. Janji pergerakan tu dah ada. Bagaimana nak tahu tentang pergerakan? Iaitu 5 kenaikan. Selepas 5 kenaikan akan membuat korektif yang jahat. Inilah korektif yang jahat. Pastikan ada 5 pergerakan sebelum. Betul 5 pergerakan sebelum faham bab tu? Alright, faham suara pun dah makin tak ada dah ni. Bukan suara dekat mic je tapi suara saya sendiri pun dah hampir tak ada dah. Okey, ini adalah waktu saya akan buka soalan. Jika ada soalan, sila bagi sekarang. Saya tahu ada delay sedikit dalam live waktu saya bercakap ini, jadi saya akan beri ruang kepada tuan-tuan semua dalam 2 minit sebelum. 2 minit sebentar untuk tuan-tuan keluarkan soalan. Saya akan ambil beberapa soalan saja sebab ini saya tak boleh nak lama-lama sebab saya ada lagi pas ini. Alright. Ada soalan tak? Sila tanya kepada saya sekarang. Ada tak soalan sebelum? Manalah tahu ada terlepas kan? Mana tahu. Untuk deposit 200 baru dapat baju tu ke? Ya, betul. Untuk mereka yang deposit sebanyak $200, mereka akan dapat baju eksklusif. Tapi selain daripada tu, adalah sistem yang kita akan bagi. Jangan risau kita akan bagi sistem tu, sistem ini. Ada AI, jangan risau. Yang itu semua kita akan bagi juga. Selain daripada baju. Baju tu adalah additional sahaja. Macam Abang Hamdan dah dapat. Mas Madi dah dapat. Tuan Ed nanti akan dapat. Siapa lagi? Lepas ni mungkin Tuan Abun ke. Okay. Mereka yang one time deposit terus $200. Janganlah masuk sikit-sikit kumpul je $200 tu tak kira lah tuan-tuan. One time begitu. Okay, faham
Cikgu pun pakai nama apa? Saya pun Zen lah. Sibuk je nak tahu kan. Ya, ada 6 rukun dua teori. Okey. 6 rukun kalau kita betul-betul gunakan, kita tak gunakan 6 ya. 6 rukun itu hanya digunakan untuk indices sahaja. Jangan confuse. Okey? Jangan confuse Memang kita gunakan 6 rukun itu dalam siri pembelajaran untuk dua teori. Tetapi hanya digunakan untuk indices saja. Sebab tuan-tuan kena ingat, ada transportation dengan teknologi yang perlu dimasukkan. Daripada situ, takkan kita nak gunakan dua teori dekat goal, kita nak masukkan teknologi dengan ni kan. Jadi dia berbeza sikit tuan-tuan. Saya harap Tuan Richard, tapi Tuan Richard memang kalau menggunakan do, yes, good. Memang terbaik tuan-tuan. Okay? Cuma yang membezakan dia tak ada nombor. Jadi, sebab tu saya pun tak nak gunakan nombor. Saya suka gunakan arah supaya faham. Pergerakan. Supaya lebih mudah faham. Alright? Ada soalan lagi tak? Soalan. Bursa saham boleh guna? Yes, boleh. Boleh. Saya tak buat servis. Servis passing tu jangan sebut sini. Okay, limited stock. Tu je. Baju kena claim. Limited stock. Okay. Maaf Abang Zaudin, saya tak buat DSY hari ni. Okay, jomlah kita tengok sekejap DSY kita tengok. Alamak, pergi balik masuk zone ni DXY. Amboi bukan member star tulisan dia. Okay, DXY mana dia nak pergi? Yang ni saya dah ajar kepada sahabat-sahabat semua dan terutamanya Abang Zaudin juga. Sekarang kita nak lihat ke manakah pergerakan. Jadi Abang Zaudin bolehlah keluarkan analisis sendiri. Okay, saya nak soalan lain selain daripada buat mapping. Minta maaf Abang Zaudin, hari ni kita tak buat mapping. Tapi daripada pergerakan ini kita dah tahu dah ke manakah yang bakal dia boleh terjadi. Okay, lihat betul-betul bang. Ini kita tak nak cerita, tak nak buat mapping untuk sesuai. Saya nak soalan lain. Ada tak soalan? Come on, soalan. Soalan cepat. Okay, lihat kepada pergerakan sendiri yang terjadi di sini. Okay, adakah akan terjadi 5 kenaikan ke atas sebelumnya? Adakah akan terjadi 3 penurunan selepasnya? Ni saya biar kepada Abang Zaudin untuk berfikir sendiri. Ingat, lihat daripada situ Abang Zaudin. Ada tak 5 kenaikan? Ada tak 5 kenaikan? Jadi kepada sahabat-sahabat semua, yang mana trade menggunakan LOS zaman Pak Kadok dulu tu, apa yang dia akan buat? Dia akan gunakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Habis tuan-tuan, habis. Habis. Ini game over terus. Memang give up terus lah. Memang confirm. Tak boleh macam tu. Dia bukan kira macam tu tuan-tuan. Tak ada langsung terjadinya 1, 2, 3, 4, 5 di situ. Sebab apa? Sebab 3 ni dah nampak dah lah pendek. Okay. Takkanlah dia boleh jadi satu pergerakan momentum. Dia perlu ada dominan. Walaupun dia selalu diberitahu bahawa pergerakan ketiga tidak boleh menjadi yang terpendek. Okay. Maknanya dia akan jadi terpanjang. Tapi dia menjadi pergerakan yang kedua terpendek. Tapi tuan-tuan kena ingat, masih ada dominan di situ. Masih ada kekuatan lagi. Okay. So dari sini kita dah nampak dah. Untuk mereka yang gunakan Elewave, yang cara Pak Kadok dulu, dia pasti akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Habis lah tuan-tuan. Itu game over lah bagi saya. Sebab Nostra bukan begini tuan-tuan. Nostra kita takkan kira 1, 2, 3, 4, 5 begini. Jadi faham Faham Leading diagonal. Tidaklah. Leading diagonal. Jangan cerita leading diagonal. Nanti pukul 12 saya punya kelas. Bayangkan. Bila kita buat kelas dengan Nostraception, janjinya 9.30, 10.30. Setiap hari habis pukul 12 betul tak Mr. K? Bayangkan. Setiap hari habis pukul 12 tuan-tuan. Janji dia. Janji 9.30, 10.30 cukup. Habis pukul 12 tuan-tuan. Bayangkan. Sebab apa? Sebab soalan. Bila keluar soalan ni, yang bahaya. Setiap soalan ini saya akan jawab. Sebab tu saya kata, kalau dalam sesi live ni tak adalah saya nak jawab semua soalan. Minta maaf tuan-tuan. Okay, so nampak Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya akan akhiri sesi saya pada malam ini. Okay, sebab ini yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat. Yang pertama, bagaimana betul baca kopi. Okay, kepada sahabat-sahabat semua yang mana nak belajar dengan saya, boleh klik dekat dalam ruangan komen tu saya adakan. Tinggalkan nombor telefon, bagi tahu kat saya nak belajar Nostra. Saya akan masukkan tuan-tuan dalam channel Nostraception. Tapi kena ingat, yuran kepandaian sebanyak RM28 sahaja. Tapi saya akan guide tuan-tuan semua seumur hidup saya. Tapi bila saya katakan guide seumur hidup ni, janganlah tuan-tuan lepas 6 bulan nak belajar.
Waktu tu mungkin saya dah bergerak dekat tahap wave kelima dah. Betul tak? Waktu tu saya dekat wave kelima. Takkan saya nak tengok wave 1 dah. Sebab tu sekarang ni bila kita buat live, kita buat kelas secara setiap hari, hari-hari orang masuk. Sebab apa? Sebab mereka nak belajar. Mereka nak pastikan gunakan hari-hari yang ada ni. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Bayangkan dalam tu memang ramai, tetapi bila ada live tak adalah ramai yang masuk. Maksudnya adalah separuh daripada masuk. Jadi bahaya kat situ tuan-tuan. Bahaya dekat situ, okey? Sebab apa? Sebab bila saya dah habis mengajar nanti, takkan waktu tu, Cik Pul saya nak belajar boleh tak? Itu tuan-tuan boleh belajar dengan Mr. K. Mr. K dah pandai. Ataupun boleh belajar dengan Abang Hamdan. Abang Hamdan dah pandai. Macam tu saya boleh guide tuan-tuan lah. Tuan-tuan boleh ajar. Tuan-tuan boleh pergi dekat Mas Comel. Mas Comel boleh guide tuan-tuan. Jadi macam tu dah tuan-tuan. Jadi tak syok lah. Faham tak? Itu yang saya katakan. Bila dah masuk, pastikan. Ada kelas, join. Ada kelas, join. Saya buat hari-hari. Janji 9.30, 10.30, 12 kita habis. Tak apalah tuan-tuan. Sediakan Maggi. Itu je. Betul tak? Maggi. H1 hit TP. Alhamdulillah. Nampak tak? Daripada sini pergerakan kita belajar. Kita faham. Dan seterusnya mereka ini dah boleh gunakan dah sendiri. FE dia boleh gunakan. Jadi dia dah nampak dah pergerakan begitu. Faham tak? Dia dah tahu dah di mana nak tarik fibo, di mana nak tarik ini. Tak perlu pun kita nak guide selalu. Apa yang mereka lihat kepada pergerakan yang lain. Sepertinya ada AO. Sebab tu saya katakan, dalam circle Nostra ini, ada sahabat yang akan tengok part-part yang lain. Jadi kita bergerak dalam circle yang best, tuan-tuan. Dia akan tengok AO, dia akan tengok dekat SND, dia akan tengok dekat... Benda-benda ini berguna, tuan-tuan. Yang saya katakan terbaik, tuan-tuan. Okay? Apa? Kat wave 5 ada ABC. Ya, betul. Habis awal jom lepak mama makan Maggi. Bang, awak dekat Sungai Besar, bang. Saya nak pergi sana, dah subuh, bang, nanti. Okay, minta maaf ya tuan-tuan. Mereka ada dalam Nostraception. Nampak tak? Bukan setakat kelas je dia masuk. Live pun dia masuk. Okay, tak ada soalan. Abang Mas Comel jangan tanya soalan. Abang Tuan Nazri jangan tanya soalan. Bahaya. Dia suka bagi soalan tang-tang corner tu. Jadi saya tak nak. Okay. Alright. Okay. So far tak ada soalan. Maggi lontong. Jangan lupa resepi KA. Alright. Maggi kita. Alright. Itu dia Maggi Kerameng. Okay. Alright. Itu sahajalah yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang mana nak trade bersama dengan Arante, boleh klik dekat ruangan komen. Saya ada sediakan link. Jika tuan-tuan nak belajar secara face to face dengan saya ke, yang itu, masa sekarang kita akan fokus dekat pembelajaran secara online dahulu. Okay? Saya akan buat setiap hari. Tengok, kalau adanya yang tertinggal lagi, saya akan cover lagi. Sebab saya nak mereka ini semua betul-betul faham. Bukan sekadar mereka yang berada dalam channel yang berbeza, tapi semua kita gabungkan supaya mereka faham. Tapi saya tak masukkan Nostra Troopers. Mereka ni tak ada dalam Nostra Troopers. Mereka ni juga tak ada dalam Nostra Prop. Nostra Next Gen. Tak ada lagi. Okay. Mereka ni semua dalam Nostraception dahulu. Nostra Varsity pun ada join juga. Okay. Jadi ini yang saya nak. Kepada sahabat-sahabat semua. Jangan sebut kedai mamak tu. Bahaya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mana nak belajar dengan kami, boleh dikatakan setiap hari havoc. Hari-hari havoc, guys. Hari-hari havoc. Jadi saya terpaksa simpan soalan kat last. Sebab kalau tak, saya akan layan soalan. Sebab apa? Sebab kenapa perlunya ada soalan? Disebabkan itu cara saya memahami kepada sahabat-sahabat yang nak belajar ini. Sebab kita tak nampak muka, tuan-tuan. Saya nak buat Zoom, saya tak letak muka. Saya akan belajar dekat Zoom online saja. Okay. Pastikan Zoom tak mati lagi. Nasib baik tak kena hack. Okay. Dan seterusnya, apa yang kita boleh buat? Saya nak pastikan mereka ada tanya. Sebab tu kita punya sesi kelas boleh sampai pukul 12. Sebab soalan tu penting, tuan-tuan. Bila kita belajar tak ada secara offline ataupun bukan face to face, saya tak nampak ekspresi mereka. Okay? Saya tak nampak ekspresi mereka. Saya tak tahu sama ada mereka ni faham ataupun tidak. Jadi apa yang saya boleh buat? Pastikan mereka tanya. Saya akan tanya mereka, faham tak? Saya tak faham, tanya. Kalau tak tahu pun bagi tahu juga. Supaya saya nampak. Saya nampak, dia ni tak faham. Jadi kita boleh fokus kepada memahamkan sahabat itu. Jadi faham itu cara mengajar yang betul. Bukan sekadar bagi tahu je, okay guys, faham, tekan 1. Baik, tak payah tuan-tuan. Semua akan tekan 1. Asalnya dia tak faham. Betul tak? Betul tak Tuan Unta? Kalau macam tu senang je. Okay, faham guys, tekan 1. Semua orang tekan 1 lah. Malas nak tanya kan, tekan je 1. Kita nak tanya, okay, sekarang ni kalau tak tahu, bagi tahu. Betul. Okay, faham tak? Okay. So far ada apa-apa soalan? Saya rasa tak ada soalan kot. Saya akan tutup soalan buat masa sekarang.
Apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat semua, jika tuan-tuan nak trade dengan Erante, nak masuk, jangan tekan satu. Okay, alright. Apa yang saya nak katakan, jika nak trade dengan Erante, boleh klik dekat bahagian komen. Saya ada sediakan link. Jika nak bersama dengan kami semua dalam Nostraception, boleh juga tekan dekat situ. Type je, saya nak belajar Nostraception. Saya akan bagi tahu dekat tuan-tuan. Ingat, RM28 untuk yuran kepandaian. InsyaAllah saya akan guide seumur hidup saya. Terus saya katakan, kalau ada masa, manalah kita tahu kan esok tiba-tiba jadi apa-apa, at least tuan-tuan dah belajar. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, jika tuan-tuan nak masuk copy trade ke, nak apa ke, semua tinggalkan dekat ruangan komen tu, link tu, klik je. Jangan tekan satu. Amboi tuan unta dia laju tekan satu. Okay, itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak. Apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat yang masih berada dalam live saya waktu ini, anda memang saya respect lah. Daripada pukul 9 suku, 9.20 lah Daripada 9.20 tadi tuan-tuan masih berada dalam live saya memang respect tuan-tuan semua. Anda memang seorang fighter yang memang nak belajar tentang Elewave. Ingat, kita belajar Elewave daripada sudut yang berbeza. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 tetapi melihat kepada behind the scene dia itu. Itu yang paling penting tuan-tuan. Jadi kalau kita nak belajar motif, kita fahamkan yang motif. Apa tu motif? Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Buat apa kita nak faham 1, 2, 3, 4, 5? Baik fahamkan apa itu motif. Barulah mudah untuk kita faham. Alright? Jadi ini sajalah. Terima kasih banyak kepada sahabat semua. Saya respect anda semua yang masih berada dalam live saya. Saya sentiasa mendoakan anda semua supaya apa yang saya ajar ataupun kepada sesiapa pun yang mengajar, supaya tuan-tuan semua mudah faham dan mudah melekat ilmu itu di dalam fikiran anda semua. Dan yang kedua, saya sentiasa mendoakan sahabat-sahabat semua untuk profit saja. Ingat, loss itu biasa, tapi pastikan winning ratio itu lebih tinggi daripada loss. Okay? Jadi itu lebih terbaik daripada kita losing streak. Lagi teruk, betul tak? Jadi sebab tu saya sentiasa, siapa lagi nak doa selain daripada kawan-kawan, betul tak? Takkan kita nak minta ayah pula, tolonglah doakan saya berjaya forex. Orang tak kena marah kan? Ini reality tuan-tuan. Bila kita cerita forex, tak ramai orang berani nak admit tak ramai orang berani nak admit yang dia adalah seorang forex trader. Sebab apa? Sebab dia dilabelkan sebagai bahaya dia ni. Itulah yang saya boleh katakan. Alright, itu sajalah. Terima kasih banyak. Saya respect anda semua. Salute you all semua. You all memang terbaik. Sampai waktu ini pun masih dengar saya bercakap juga. You all are the best. Itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih banyak. Welcome Puan Nisa. Terima kasih, nanti saya reply Puan Nisa. Okay, terima kasih banyak. Itu sajalah daripada saya, Saiful Zain, bersama dengan pihak Erante. Terima kasih juga kepada broker Erante kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. Ini sajalah daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next segment. Kalau esok saya ada buat live, panggil lagi tuan-tuan semua. Alright, itu saja. Bye-bye. Itu saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Bye-bye. Ini waktu ni saya tak nampak nak tekan mana. Okay, nampak dah. Bye-bye.